Kan? Tinggi sikit. Tinggi daripada bawah? Memang nak angle daripada bawah. Nak nampak produk kan? Macam belik ni kan? Macam pelik lah. Pelik. Sini tinggi kan tu? Nanti tak nampak produk sana. Ha? Macam ni orang bawa bantal. Dia say up more. Macam ketua bawah sangat. Macam ni okey? Sebab takut tertutup dengan komen kan? Kenapa dia macam sengit-bengit lah kehidupan ni? Jangan ni ketutupan angle dia dulu. Tapi dia kan lagi tinggi ke? Macam tu kot. Macam ni okey tak kak? Macam ni okey? Mic semua okey kak? Akak masuk-masuk dulu kak. Ini dia perfume yang diminta-minta. Okey, Hikari dan Suki, tapi kita berwajah baru dah, berkotak baru, botol pun baru juga. Okey? Cantik packaging, cantik kan? Nanti Kemal akan tunjuk detailing dia. Tapi nanti apa-apa pun malam ni bukan sahaja kita ada perfume. Kemal ada buka sekali lip serum roll-on yang untuk akak swasta hari tu. Tapi stok memang sangat-sangat terhad. Terkeluar li aku. Stok lip serum roll-on kita memang sangat-sangat terhad. Ada lebih kurang 2,000 saja ke 1,900. Itu saja. Kemal tak ada tambah stok. And then kita masukkan juga stok lip balm serum kita. Okey, lip balm serum pun kita ada. Dan ada sign Ikmal juga. Tadi Ikmal ada sign sikit. Okey, ada. Kod meledak lah kebanyakannya ada sign Ikmal. Okey? Ya, tinggikan sikit ketua. Dah sampai dah. Wai Suki. Boleh tolong saya? Okey. Assalamualaikum. Tak eye level? Tak eye level lah katanya. Maksudnya? Kena tinggi lagi Macam ni okey ke kak? Okey sikit. Kalau macam ni okey ke kena zoom out? Ke aku macam tu? Nak zoom out ke? Ke macam tu dah okey? Macam ni okey dah kot? Okey dah? Okey, Alhamdulillah. Kak masuk kak dulu masuk kak. Masuk. Okey, pakai lens ke tak ni filter? Kemal mana boleh pakai lens? Ni filter ni. Okey, kemain mata ketua. Habibti saya boleh pakai lens, apa saya tak boleh pakai? Tapi saya pakai filter lah. Saya tak boleh pakai tu. Okey, apa-apa kak share dulu. Terima kasih kak 100k like. Kak terima kasih. Assalamualaikum. Yang ini memang stok kita tak banyak. 2,500 Suki, 2,500 Hikari saja. And then lip serum roll on kita adalah sambungan daripada hari tu. Cuma ada lebih kurang 2,000 ke 1,900 sahaja. Okey, lepas tu dah tak ada. Ikmal tak ada tambah stok dah. And dalam ni, alamak si Bruce ni. Alamak. Dia kena cabut mic pula dia. Okey. Dia disconnected. Beg kuning. Okey, kejap kak. Ikmal terangkan dulu kak. Okey. Nama produk terbalik ketua. Ya, sebab kamera kita terbalik kan. Sebab kalau tak nanti muka Ikmal macam ni. Muka Ikmal hingit the mirror. Okey. Nak Suki tulisan terbalik mirror Ya. Kenapa? Akak tak nak yang terbalik ke? Akak nak tengok betul-betul. Okey, ni detailing kita. Ini jap. Ikmal buka yang Suki dulu. Buka. Kita tunjuk dulu. Okey, ni kita punya kotak. Sangat-sangat premium kak. Akak tengok. Kotak kita sangat-sangat premium. Okey, ini Suki. Okey, yang kebanyakan orang suka tu lah. Okey, yang ini Hikari. Hikari kita warna macam warna merun merah-merah macam tu. Okey, macam brand L Alip V, Go Alip Chi. Akak tengok tu. Cantik kan? Sabar kak, akak sabar dulu kak. Saya tahu akak tengah menggeletar ni. Saya tahu. Nak sign ketua. Sabar. Untuk perfume. Sorry. Sorry kak. Saya terkejut. Sorry. Okey. Yang ini, akak tengok ni. Dekat belakang, kita ada bagi sign Ikmal dah. Kita dah engrave sign. Jadinya, akak tak perlu risau tentang manis-manis. Manis-manis kita dah isi. Kita grave sendiri. Tanda tangan dekat bawah, dekat belakang. Dan Ikmal ada isi kata-kata hikmat dekat belakang tu. Okey? Cuma kata-kata hikmat tu akak tak boleh nampak lagi sekarang. Barang sampai, baru akak tengok. Kata-kata apa yang akak dapat. Okey? Status kita memang pre-order. Tapi besok kita akan post out semuanya. Okey? Sebab apa? Kita takut nanti macam JNT terlupa nak scan ke kan? So kita dah prepare lah. Okey, beg kuning. Botol kaca kak dan nampak. Akak dah boleh nampak kita punya cecair dekat dalam dia. Okey, macam sebelum ni kita EDP betul? Betul. Sekarang kita upgrade kepada Air Straight Deep Parfum. Betul.
tapi harga tetap sama. Ya. Akak, Estrade di parfum boleh pergi ke 12 ke 24 jam kalau akak tak basuh baju tu. Estrade di parfum lagi kuat parti dia daripada EDP. Ini kotak dan botol yang kita orang sediakan, tapi akak jangan risau, insyaAllah dalam bulan-bulan yang akan datang, Harum akan datang lagi dengan versi yang lagi baik, botol yang lagi eksklusif, kotak yang lagi eksklusif, yang penting harga tetap sama. Dan malam ni Kak, kita tambah lagi satu lip serum roll on kita. Okey, 1,000 lebih saja ke 2,000 lebih kurang macam tu. Lepas tu Ikmal dah tak tambah dah. Dan insyaAllah untuk pembelian malam ni akan dapat photocard. Tapi Ikmal tak tahu photocard ada berapa. Untuk pembelian Hana, photocard untuk apa? Perfume ke untuk lip serum? Untuk hari ni punya pembelian. Hari ni punya pembelian random lah. Okey. So, kenapa pula ni ya Allah? Kita fotokan. Photocard ada lagi Kak, cuma tak banyak. Lebih. Yo. Okey, beg kuning. Okey, akak semua sudah bersedia? Ikmal terangkan harga, kejap lagi akak tengok. Okey, so kita punya Estrade di parfum, ada Suki, ada Hikari. Okey? Suki ada Hikari. Ke kita nak buka sekali dengan lip serum? Buka semua terus. Buka semua terus? Ya. Okey, Ikmal akan buka dekat beg kuning perfume sekali dengan lip serum roll on dan juga lip serum glow balm. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, malam ni tak sold out pun tak apa. Ikmal tak kisah, janji Ikmal bagi produk untuk yang akan nak stock up. Okey, kita keluarkan untuk akan nak stock up produk akak. Okey. Okey, beli berapa dapat photocard? At least 3 barang ke? At least 3 barang lah kan? 3 barang kan? Okey. Betul. At least 3 barang, tapi itu random. Cuma kalau perfume kita sekarang ni akak jangan risau, tanda tangan dah ada kat belakang. Betul. Tanda tangan Kak dah ada dekat belakang. Sangat-sangat cantik. Okey? So, yang ini 30 ml dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Akak, Ikmal dah tak buat stok banyak. 2,500 Suki, 2,500 Hikari sahaja. And then kita punya lip serum roll on hanya ada 1,900 ataupun 2,000 saja untuk akak-akak yang swasta hari tu nak beli tapi tak dapat kan. Okey, lepas tu kita tambah lagi dengan stok sikit lagi lip serum glow balm. Okey, kepada yang tanya, dah tu kita nak pakai mana dulu? Akak ambil dulu yang glow ni, akak ambil yang roll on ni. Ni siapa punya tadi? Ni stok kita kan? Okey, akak roll on dekat bibir. Okey, benda ni Kak, dia bersifat serum. Dia tak akan glossy sepanjang hari. Jadi bila dah start meresap, akak ambil yang balm ni, akak lapik, bagi dia hydration lagi. Macam tu. Hikari paling best. Terima kasih. Okey Kak, ini saja. Lepas tu Ikmal dah tak keluarkan dah packaging ni. Packaging ni dah tak valid dah. Dah tak ada dah packaging ni. Bau ni pun mungkin tak ada dah tak ada. Kita akan comeback dengan versi yang baru insyaAllah nanti. Okey Kak, date lip serum akan reproduce tak future? Kita tengok demand, tapi untuk sekarang Ikmal rasa dah tak. Untuk sekarang taklah, dalam jangka masa ni dah tak. Jadi kalau akak rasa macam nak akak nak guna sepanjangnya, akak buat stok dulu. Okey? Dah beli lip serum. Thank you. Dan top up Suki. Okey, describe bau. Untuk yang Suki ni, okey, yang Suki Estrade di parfum ni, dia bau bunga floral manis dan dia ada feromon dalam ni. Kalau akak nak tahu, Ikmal pun kita dah tambah ingredient baru dalam ni, ada feromon. Feromon ni kalau akak pakai, bila orang kata lawan jantina bau, tapi kebiasaannya lawan jantina lah, sama jantina pun ada juga bau feromon ni. Dia akan jadi orang selesa dengan kita. Orang rasa dekat dengan kita. Macam tu. Dia ada satu aroma yang orang rasa macam selesa lah. Okey, ini dia punya atomizer. Kak, dan dia Estrade dia parfum Kak. Dia bukan EDP biasa Kak. Okey, ketua meledak tak ada ke? Ada Kak? Ada. Dekat beg kuning ada. Ada sikit je yang meledak. Dan yang Ikmal sign tadi pun meledak kebanyakannya. Untuk lip glow balm serum. Okey, meledak dah habis. Meledak solar. Ya Allah. Dan Suki. Okey, Suki ni adalah orang kata kesukaan ramai juga. Akak-akak suka sangat Suki ni juga. Dan Hikari, kalau akak nak tahu Hikari ni, dia ada note clean, fresh, sweet and fruity. Okey, yang ni. Tapi dia punya up dia adalah sweet clean. Dia biasa clean tak ada sweet kan? Tapi clean yang ni dia ada sweet, dia ada fruity juga. Awak letak kat belakang. Tak apa. Hikari Love dan restock perfume dan lip serum. Bagi saya Hikari wangi. So untuk Ikmal juga, Hikari pun untuk Ikmal sangat-sangat wangi. Ya. Dan kalau Kak Mira dan And Again, dia kebanyakan suka Suki. Mem pun suka Suki. Tapi Ikmal suka Hikari.
Hikari ni dia ada peminat dia tersendiri. Okey, yang ni. Ni atomizer dia. Boleh bawa solat? Boleh. Boleh bawa solat. The best. Boleh bawa solat? Boleh. Lip serum lawa teruk. Thank you, Kak. Tapi Kak, untuk perfume cuma ada 2,500 Hikari, 2,500 Suki sahaja. Okey. Kotak dia kita datang yang memang cantik dia. Ya, kotak dia kalau Kak tengok dekat bahagian tepi. Okey, kita ada buat monogram tau kat tepi tu, Kak. Macam Kak tengok brand-brand L Alip V, Go Alip C. Okey, kita datang. Dia punya material berbeza dia. Yes, bateri dia sangat berbeza. Dan order dia, thank you so much, Kak. Terima kasih. 2 Hikari. Dapat berapa? Dapat berapa? 2 Hikari. Dan malam ni TikTok Shop ada bagi voucher, betul? TikTok Shop ada bagi voucher. Bau lembut yang mana? Kalau akan nak bau yang lembut, sebenarnya Suki lah. Kalau akan nak bau sweet, clean, akan ambil Hikari. Tapi tak rugi kalau akan ambil dua-dua. Kalau akan ambil dua-dua, baru akan tahu. Ya, ada yang... Tadi malam ni sebab ini nak Ya, betul. Ini last, Kak. Dah tak ada dah. Memang dah tak ada. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Student lelaki. Bawa perfume yang mana sesuai untuk student lelaki akan ambil Hikari. Okey, Hikari bila student... 2,000 pieces sos. Sos! 2,000 dah habis dah. Perfume dah habis dah 2,000. Ya Allah. 2,000 dah sos. Ya Allah, 3,000 je lagi. 3,000 lagi, Kak. Ya Allah, 2,000 dah habis. Dan order lip serum roll 4, Suki 2, Hikari 2. Ya Allah. Dan 1 Hikari 1 Suki. Terima kasih, Kak. Okey, so macam Ikmal cakap tadi, untuk lip serum roll on ni, dia serum, okey, bila akak roll kat bibir, okey, dia akan meresap. Dalam tempoh 3 hingga 4 jam, akak dah tak akan dapat dia punya hydration tu. Jadinya kalau akak nak top up dia punya hydration, akak top up pula dengan lip balm ni. Lip balm glow serum ni, bila akak top up, jadinya akak tambah lagi dia punya hydration, sambil tu bibir akak akan ada tint, akan ada colour juga. Tapi akak jadi soal colour dia tak mencapap. Kalau dia mencapap sangat tu akak gosok-gosok sikit lah. Tapi yang best, lip serum roll kita ni, kalau akak isi kat pipi pun boleh jadi blusher, akak isi kat kelopak mata boleh jadi eyeshadow. Ya, saya ada tengok video akak tu. Lepas tu akak tu pakai semua produk saya. Dia pakai bibir, dia buat video. Lepas tu dia isi kat blusher apa semua. Lepas tu dia pakai Harum by Nur. Aku memang bangga orang pakai perfume aku. Ya kan, lip serum roll on. Apa lagi ni? Lip serum roll on awesome recommended oil. Okay. Kak, Ikmal, kita dah tak akan restock dengan packaging ni dan bau ni. Kita dah tak akan restock. Kemungkinan Harum akan comeback dengan versi yang lagi baik. Botol yang lagi eksklusif daripada ni. Tapi sekarang insyaAllah kita tengah R&D lagi bau-bau baru. Tapi kalau akan nak buat stock up, inilah masanya. Lepas tu dah tak ada dah, Kak. Memang dah tak ada dah. Dah tak ada. Hikari layer dengan Suki anak lelaki. Pakai pagi balik sekolah, petang siluang. 2,500 saja. 2,500 saja lagi, Kak. Harum 2,500 saja lagi. Betul dah tak ada Harum dah. Tinggal baca je kejap lagi. Dah tak ada dah. Dan top up Hikari 2. Siapa, Kak? Siapa tadi yang DM saya kata, Dek, perfume dah nak habis, Dek. Adik tak top up lagi. Inilah masanya, Kak. Akak kalau satu je tak cukup, Kak, sebenarnya. 30ml. 30ml tak cukup. Kalau ni Hikari bau macam mana? Baru nak cakap macam Hikari, sorry. Hikari, okey, kalau akan nak tahu Hikari ni bau macam mana, dia lebih kurang kepada bau fresh, clean, sweet, bawah fruity. Sebab kebanyakan perfume clean, dia tak ada sweet dengan fruity. Perfume clean yang bersih, dia bau macam bau sabun ataupun bau dobi. Itu saja. Tapi yang kita ni ada fruity, lepas tu kita ada manis-manis sikit lah. Macam tu. Jadinya clean, fruity. 4 Harum, 2 lip serum roll on. Tapi kebanyakannya memang orang kata feedback Suki dengan Hikari ni tak jauh lah. Contoh kalau Suki tu yang orang suka 1,900. Kalau Hikari ni orang suka mungkin macam 1,800. Senggang 100 je. Ya, memang best kat bau dia. Ya, dua-dua best. Ikmal suka yang mana? Ikmal pasal ni suka Hikari. Tapi ada hari Ikmal nak bau macam floral tapi tak terlalu feminin sangat, kita ambil Suki. Suki ni dalam dia ada feromon. Okey, kita letak feromon sebab apa? Bila pakai tu, kadang-kadang bila kita bau feromon, kita rasa lebih confident. Orang dekat dengan kita pun rasa lebih, orang kata selesa. Tak ada bau keti, tak ada bau baueng, tak ada bau sneha, tak ada. Okey, kami geng Hikari. Untuk Hikari, kalau akak pakai, mesti orang cakap, kau pakai perfume apa? Sebab Hikari ni tak ada sangat dekat dalam pasaran. Suki, hin-hin DNA dia ada. Tapi kalau Hikari ni, payah sikit nak dapat. Memang payah. Dia wangi, suka Hikari, jerung swasta, cepat-cepat grab, betul tak? Cepat-cepat grab. Tinggal berapa lagi perfume kita? Tinggal lagi 2,400. 2,400 saja lagi, Kak. Lepas tu lesap dah tak ada.
Lepas tu dah tak ada. Dekat sini Ikmal ada isi, kita punya tanda tangan kat belakang. Tanda tangan kita ada kat belakang. Akak jangan risau, lepas tu ada kata-kata dekat belakang tu. And then dekat depan ni pun stiker juga. Kotak kita memang mega lah. Yang ni kotak Hikari, akak tengok. Yang ini kotak dia, kita ada isi monogram. Ini ada berlekut-lekut tu tahu kak? Kita macam ada print, apa kita panggil ni? Stamping. Kita ada stamping. Stamping N kat situ. Biasanya L alif V, Go alif C kan. Kotak kita sama dengan dia orang. Yes. Kemarin kotak kita sama dengan dia orang. Dulu punya Hikari kotak gelap kan? Tak, terang. Terang juga Terang tapi dia material dia berbeza. Coklat. Material dia tu macam matte. Yang ni kita glossy. Material kita glossy kali ni. Berapa kali pakai Hikari memang dapat komplimen. Ya, macam orang tegur kan pakai perfume apa kan. Okey, sekarang macam Ikmal kita tengok dekat tu, kita pinkan kita punya lip serum roll on. Kepada akak-akak hari tu yang tak beli lagi lip serum roll on, nak beli, ini dia, dalam dia ada petal. Dalam dia ada kelopak bunga, rose. Okey, yang ini kalau pakai memang ada tint dekat kita punya bibir lah. Dia ada warna sikit, ada pink-pink sikit. Macam tu akak boleh isi dekat pipi. Akak boleh isi dekat kelopak mata. Macam tu. Yang ni, dia serum, dia meresap. Untuk dapat kesan hydration yang lagi mantap, akak tambah juga dengan Nur Lip Balm ni. Betul. Akak tambah lip balm ni, ni akak boleh lapik. Macam tu. Tak boleh nak beli dari Brunei. Alah, dari Brunei. Brunei tak boleh Kita post kat Limbang. Apa Post dekat Limbang Sarawak boleh ambil. Post dekat Limbang Sarawak. Tak apa. Macam complicated je tu. Okay. Dan I love the roll on serum. Woo! Okay, apa lagi? Hikari bau best sangat. Berapa? 1 juta like. Terima kasih. Hikari wangi. Terima kasih. Okay. Lip serum yang mana? Roll on 2 tahun. 2 tahun 2 tahun Hana kan? Lip serum dulu. Akak isi lip serum dulu sebenarnya. Sebab kalau akak isi balm, lepas tu akak isi texture liquid, nanti dia tak melekat. Macam tu, dia tak boleh nak sedap masuk. Jadinya akak isi yang serum roll on dulu, bagi dia meresap. Okey, 3 ke 4 jam, akak boleh ni, isi akak punya balm. Sangat bagus. Sebab apa yang ini, bila dia meresap, dia dah tak ada efek glossy tu dah. Dia tak ada rasa minyak-minyak tu, tak ada dah. Dia dah meresap dah. Cuma dia akan tinggal colour. Jadinya akan nak top up bagi bibir akak tak nak macam peci, kering. Aku top up dengan lip balm. Macam tu. Okey. Dan beli Suki Hikari roll on. Hikari ke yang Ikmal pakai baju? Apa tu? Hikari yang pakai suit kan? Yang itu je. Betul. Hikari pakai suit. Hikari pakai kimono. Suki pakai suit. Okey. Dan payment Hikari, Suki dan top up beli roll sebab botol kotak cantik. Wah! Dia beli sebab botol kotak cantik. Okey. Okey, yang mana? Perfume. Okey. Kalau yang perfume, Ikmal tunjuk yang Suki dulu. Okey, ini kotak. Kotak ke botol? Okey, sabar, kita tunjuk ni dulu, kotak. Okey, ini kotak. Kita punya extract di parfum tau, bukan EDP. Kita punya extract. Okey, yang ni, aku tengok, kita beri stiker kat belakang, kat depan. Dekat belakang ada sign Ikmal dan ada kata-kata tu tapi tak boleh tunjuk lagi. Ada sign tau. Ini memang kita dah print sekali. Okey? Okey. Kata-kata hikmah. Ya, kata-kata hikmah. Ini kaca. Tang, tang, tang. Dengar tak? Dengar kan? Macam mana nak bagi dia dengar tu? Kena kelekat-kelekat kan? Dekat mic. Dengar tak? Okey. Ni atomizer dia. Ni jari. Dan order ni jari. Apa? Dan order ni jari. Hijari, terima kasih. Lepas ni boleh gua order Hikaki. Let's go. Yang ni. Dengan 2,100. Ya. 2,100 saja lagi. 2,100 saja lagi. Akak, Ikmal live tak lama. Sampai pukul 10 saja. Jadinya sold out ataupun tak sold out, tak ada masalah untuk Ikmal. Ikmal, kita tak target sold out pun. Kita memang betul keluar ni memang untuk akak yang nak stock up. Tapi kalau sold out tu kira rezeki lah. Macam tu. 2,500 saja. Apa? Kita keluarkan 30 ml. Kita keluarkan 30 ml extract di parfum. Ini yang Hikari. Ini Hikari. Kalau nak dapatkan photocard kita random tau kak. Bukan semua yang dapat. Tapi berkemungkinannya orang yang beli 3 item. Maksudnya macam 2 perfume, 1 lip serum ke. Atau beli 2 lip balm, 1 perfume ke. So kita akan utamakan orang yang beli 3 pieces ke atas. Macam tu. So untuk lip balm yang kod meledak ni tadi kebanyakannya Ikmal ada sign juga. Jadi betul lah siapa yang dapat.
Okey, yang ni. Okey, photocard yang mana? Photocard yang aib tu. Yang hari tu tu. Yang nampak babat tu. Jadinya kalau yang akan nak yang tu, ada sikit lagi tu. Itu Ikmal ada print lebih lagi sikit. Ya, betul. Ikmal Okey. print extra. Dan beli 5 Syuki, 5 Hikari. Syuki. Ya, Kak Zima beli 5 Syuki. Aduh tercheck out lah pula. Ingat yang baru photocard. InsyaAllah kami untuk produk photocard baru. Dan manis-manis pun mungkin manis-manis baru. Kita dah tak bagi photocard dah. Kita bagi benda lain pula. Okey? Nak yang sign lip balm. Mana tahu kalau akak beli kod meledak tadi, insyaAllah akak dapat. Meledak dah habis dah kak. Meledak memang dah habis. Cuma perfume kita yang ni kali ni, keluaran kali ni, kotak ini, botol ini pada saat ini sahaja. Dah takkan ada dah. Ikmal dah takkan keluarkan dah. Mungkin kita akan stok up perfume 3 bulan lagi. Orang tanya, yang ni tak nak sign ke? Yang mana? Kotak ni? Ha. Boleh je kalau nak sign. Sign kotak ke botol ni orang? Mak dia Sebab macam ni dah ada sign dah sebenarnya. Bukan, dia macam ni. Yang perfume ni kita keluarkan sekarang. 3 bulan lagi, 2 bulan lagi baru kita keluarkan lagi. Betul. Lambat lagi. Ikmal jujur Ya betul. Betul. 3 bulan lagi atau 4 bulan lah lebih kurangnya baru kita come out balik dengan perfume. Nak yang sign real. Saya serial. Apa lagi? Orang bagi kuku nak jari. Orang bagi jari nak buku lali. Orang bagi buku lali saja. Okey, tak payah fikir mana-mana jerung. Beli je, jangan fikir lagi, check out dulu. Betul kat wadah. Okey, tak. Yang ada ni, Ikmal boleh je nak sign dekat kotak. Ya. Boleh je Ikmal nak sign dekat kotak. Malam ni banyak pula manis-manis. Ya, apa? Saya pernah. Iman tak payah. Beli tahu lagi. Mana? Mana? Mana duit? Apa ni? Nak tengok dulu, dah masuk belum? Kenapa ni? Okey. Kau tunggulah dia post rumah kau. Mana boleh ambil sekarang? Tinggal 2,000 pieces. Tinggal 2,000 pieces sahaja lagi, Kak. Kak, 2,000 pieces sahaja lagi. 3-4 bulan baru ada. Ya, betul. Dalam masa 40 minit je 2,000 pieces. Ya, dalam masa 40. Lepas tu kita dah tak ada dah. Ikmal end betul-betul pukul 10 sebab kalau Ikmal nak kejar betul sold out, Ikmal akan live sampai pukul 1, pukul 12 nanti. Tapi ni tak. Ini saja. Lepas tu kita dah tak jual Ikmal keluaran bulan 9, mungkin hujung bulan 9. Ikmal dah tak jual dah produk. Ikmal nak berhenti lah macam ni. Ikmal dah tak nak jual lah. Tak apalah. Saja. Tapi betul ni Kak. Ikmal hujung bulan 9 nanti. Maksudnya untuk brand Nur tak ada keluaran lagi. Macam tu. Sebab Ikmal nak keluarkan yang betul-betul. Betul-betul padu punya kita punya barang. And then untuk perfume 3-4 bulan akan datang. Siapa tu? Kak Ilara. Ya Allah Kak Ilara. Terima kasih Kak Ilara. Okey, nak kena ketua ni. Tapi betul Kak? Betul. Betul. Jadinya perfume Ikmal 3 atau 4 bulan. Baru kita keluar botol lain, kotak lain. Bau pun insya-Allah ada bau. Ada bau baru ke macam tu. Tapi kalau akak betul-betul memang inginkan harum by Nur ni, betul-betul kita ada 2 je bau. Kita ada 2 je SKU. Kita tak banyak, kita tak ada 3, tak ada 4 dan kita bukan menawarkan 1 saja bau. Kita menawarkan 2 bau. Okey, first Suki. Okey, kalau akak-akak yang baru masuk, walaupun akak-akak bukan jerung kan. Okey, akak bukan jerung tapi akak nak tahu, Dik macam mana Dik dia punya bau tu Dik? Okey, yang harum yang Suki ni Kak, bau dia lebih kepada floral. Dia manis, lepas tu dia ada feromon. Dia macam tu. Jadi bila dia lebih kurang macam ni lah DNA dia. Kalau akak pakai perfume brand, aduh nak sebut tapi takut. Kucah-kucah ke, gucah-gucah macam tu kan. Macam tu. Tapi kita punya ni extract dia parfum. Kita bukan EDP. Kalau EDP, dia mungkin 8 ke 12 jam. Ini tak, ni 12 ke 24 jam. Dia boleh tahan lagi. Kalau akak jenis tak basuh baju, akak jenis malas macam Oksu ke, macam Ima ke, macam Hana ke, bau tu memang akan ada. Betul. Betul. Akak betul. Akak tu tak, ni wallahi Ikmal pakai Suki yang versi lama lah. Ikmal spray kat baju. Baju warna hitam yang cotton yang macam ada polo shirt, benda tu kan. Ikmal tak basuh baju tu, Ikmal isi dekat atas katil. Lepas tu 2 ke 3 hari masih lagi bau kat baju tu. Masih like macam melekat lagi. Mal, ada 1,900 je lagi, Mal. 1,900. Ya Allah, 1,900 je. Mal, ada orang tanya beli berapa botol dah dapat photocard? Kita akan utamakan 2 ataupun 3 lah. Sebenarnya kita random. Pembelian 3 pieces apa-apa pun. Kalau Kak beli 2 perfume, 1 lip balm ke apa ke macam tu insya-Allah. Tapi random tau Kak. Sebab Ikmal hari tu balance daripada hari tu saja photocard. Tapi kalau Kak beli perfume dah tentu akan dapat sign Ikmal dah kat sini. Sign Ikmal dah ada dekat belakang ni. Dan kalau Kak beli yang kali ni punya, akaklah orang yang terawal dan orang yang terakhir untuk dapat packaging ni. Lepas tu orang lain dah tak dapat dah. Yang macam hari tu, yang Ikmal punya botol hitam tu, time tu je. Lepas tu dah tak ada dah.
Betul spray kat tudung. Dan grab 3 box. Tak nak photocard dah ada. Tapi Kak, saya cakap kat Kak, kotak ni saya berjaya buat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Saya berjaya juga dapat siapkan dengan tolongan Kak Amira Ayuni Insyirah. Dapat juga saya. Sebab you itu kot. Yang tu kot. Tapi ni kotak dia Kak, monogram. Kotak sumpah cantik. Ikmal boleh tengok dalam gambar macam apa benda yang macam sedu-sedan je kan? Dia cakap kotak dia. Ikmal macam, ya Allah sedu-sedannya kotak. Lepas tu sampai je tadi kan, glossy. Warna dia pun mencapap. Warna gold dia pun bukan warna gold murah. Dan extract di parfum. Dia lagi concentrate daripada EDP. Dia mula-mula daripada ED toilet, ED parfum. Kan? ED toilet, ED parfum, extract di parfum. Yang belakang ni digelakkan saya. Kalau dia ini teduh. Geram betul aku. Okey, simpan sikit untuk ujung bulan, Dik. Ujung bulan Ikmal tak ada keluaran. Betul-betul Ikmal tak ada keluaran. Sebab Ikmal nak bagi orang kata ruang untuk mem punya produk pula. Macam tu. Tak apa. Ikmal tak keluarkan. Ikmal bagi ruang untuk mem untuk dia nak keluarkan produk ke hujung bulan, awal bulan ke, tak apalah. Biar Ikmal lari ke Portugal dulu. Okey? Bau bunga rampai pula ke lepas ni? Tidak. Kalau Ikmal tak naklah bau bunga rampai. Macam bau bunga kubo ke. Bila-bila pakai kan. Macam bau Pontianak kan. Ya, next ni kita tengah cari. Memang cari extract di parfum. Di EDP Kak, senang je nak cari. Extract di parfum ni susah. Bukan semua bau kita boleh jadikan extract di parfum tu. Kadang-kadang bau dia macam tengik. Okey. Betul. Benar. Ya, dia tak akan bau tengik Kak. Akak jangan risau. Ini kalau akak kerja dekat office ke kan, lepas tu akak pakai, akak sembuh, akak percayalah. Memang bos akak naikkan akak punya KWSP. Boleh ke saya? Akak nak keluar apa ni? Skin pencin awal pun bos akak bagi punya. Betul Kak. Ini kalau akak pakai pergi Jaya Gading, pergi Tuna Manja, beli ayam kan. Memang orang cakap macam orang yang potong ayam tu. Yalah, Janu pakai minyak wangi apa? Itu, sedap bau dia Kak. Betul. Terbelilah pula Kak Hana, tak rugi. Sangat tak rugi Kak. Kotak pula. Kotak kita akak tengok. Kotak kita. Eksklusif Kak. Betul. Akak sejuk. Betul. Ya, sangat-sangat wangi. Sekarang 9.28. Ikmal live hanya sampai pukul 10 sahaja. 10 saja. Ni Ikmal tak ada buat seeding sangat. Ikmal tak ada photoshoot sangat untuk perfume baru ni. Atau bukan perfume baru, untuk berwajah baru ni. Sebab Ikmal nak bagi peluang untuk orang-orang yang macam biasa battle tak dapat kan. Jadi ni Ikmal buat kali ni, Ikmal tak nak hype sangat macam tu. Jadi ni bila kita hype sangat sekarang, ada orang tak dapat beli. Okey, tak semudah itu Dek nak dapat duit pencen awal. Akak pakai dulu Suki. Ini sebenarnya bauan yang sama macam yang akak beli hari tu, Harum by No, cuma kita tukar packaging dia sahaja. Okey, yang ini Suki. Okey, yang Suki kotak dia macam ni Kak. Akak tengok monogram dia sangat cantik. Dia ada kita stamp betul kat sini. Okey, ini botol dia pula Kak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Okey. Okey, yang ini botol dia botol kaca tau Kak. Okey, lepas tu kat belakang ni ada kata-kata hikmah kat belakang tu dan kita ada sign Ikmal sekali. Nanti tutup tau kata-kata kat belakang tu. Okey. So yang ini Imam battle tak siram. Ya, dia dah battle dah. Jadi dia tak boleh ambil kat sini. Dia kena ambil bila postage sampai kat rumah dia. Tak boleh. Betul lah. Tak boleh. Kena print dulu, airway bill dulu. Okey, merah bau macam mana Mal? Okey, untuk yang hikari yang warna merah ni, dia bau lebih kepada bau fresh, clean, sweet and fruity. Macam tu. Dia bau fresh tapi dia ada sweet. Setengah perfume dia bau fresh tapi dia tak ada sweet. Dia cuma bau macam bau softline, bau-bau sabun macam tu kan. Ini tak. Ini dia ada bau sweet dia. Lepas tu dia extract di parfum. Dan kebanyakan perfume-perfume clean tak tahan lama dengan kita. Cuaca kita tak boleh adapt sangat dengan perfume clean. Sebab apa? Kita panas lembab. Jadinya kalau kita pakai yang clean, dia mudah tersejat. Okey, kalau kita pakai Suki ni, insya-Allah okey. Suki ni lagi sesuai pakai malam sebenarnya. Akak pakai malam pergi dinner, akak spray. Lagi sedap bau dia. Lepas tu lagi lama, lagi sedap, lagi dry down, lagi sedap. Sebab dalam dia ada feromon. Suki ni dalam dia ada feromon. Hikari ni walaupun tak ada feromon, tapi dia bau clean, dia bau sweet, fruity. Macam tu. Bau ayam masak. Jerong Singapura dan cekak 20 Hikari, 20 Suki. 6 lip serum roll on. Ini mesti betul-betul dia dah bau. Bila dia bau, dia nak beli banyak.
Ya, 3-4 bulan tu lambat lagi Kak nak tunggu. Itu pun Ikmal tak tahu lagi nak keluar ke tak bau ni. Ataupun kita keluar dengan bau baru. Lebih kurang macam tu. Ikmal masih lagi tengah fikir. Packaging pun kita import. Kita punya botol pun kita import. Bukan ambil daripada sini lah. Kita ambil daripada luar. Jadinya tu yang macam makan masa lagi tu dia nak atas sini guna laut apa semua tu kan. Guna laut betul lah. Bulan 11 ke keluar yang produk baru? Mungkin kot. Mungkin. Kita tengok pada yang kita custom make botol. Betul, kita tunggu botol tu. Tahan berapa jam perfume tu Mal? Untuk sekarang extract di parfum, okey, dia tahan hingga 12 ke 24 jam. Kalau EDP biasanya ke 12 jam, 8 ke 12 jam EDP. Tapi yang ini memang sangat-sangat tahan. Akak spray kat tudung, sangat-sangat tahan kalau akak tak basuh lagi lah. Fikir apa leh. Ramai tegur bau Suki. Hujung bulan 8 ni tak jadi ke tu? Hujung bulan 8? Hazal punya produk Hujung bulan 8 tu awal bulan 9. Mem punya produk hujung bulan 8 atau awal bulan 9. Jadi ni Ikmal tak keluarkan apa-apalah. Sebab Ikmal bagi laluan untuk Mem. Untuk produk Ikmal mungkin 3 tahun depan lagi lah. InsyaAllah. Ya ke? Hujung bulan 9 kita punya ni. Ada. Oh, hujung bulan 9. Hujung bulan 9. Okey. Yang produk bersama tu bila? Bila dah kahwin nanti. Ya. Bukan hujung bulan ni Mazan ke? Tak jadi sebab masih lagi dalam proses untuk buat dan kita betul-betul nak berkualiti lah benda tu. Kita tengah fikir nak jual macam mana. Jadinya sambil-sambil nak tunggu tu memang akan keluarkan produk dia lah. Okey. Kekalkan Hikari and Suki tu ketua. Tak tahulah lagi nak kekalkan ke tak Kak. Tak tahu lah. Sorry. Okey, Suki bau apa ketua? Suki dia bau bunga. Ikmal nak cakap bunga gardenia ke? Bukan Tapi dia bau bunga, bau floral, manis. Floral dengan manis tu je Ikmal boleh cakap. Floral dia tak ada fresh. Dia floral manis. Tapi bau dia sangat-sangat menggoda. Bau tak? Bau kan? Bau spray sampai ke sana dah bau. Macam kita guna air freshener. Okey, Ikmal sampai pukul 10 sahaja. Dekat beg kuning kita, ada kita punya perfume kat beg kuning nombor 1. Beg kuning nombor 2, kita ada lip serum roll on. Yang ini, lip serum roll on ni kalau akak isi sikit dekat baby akak dah warna pink dah Kak. Akak isi sikit macam ni. Dah warna pink dah. Akak tunggu dia meresap. Akak tengok dekat beg nombor 3, kita ada lip balm. Lip balm kita kod meledak dah habis. Cuma ada kod level dengan mantap Melebat ni melebat. Oh, okey. Tinggal level je Kak. Mantap tak ada dah. Okey, yang ini akak top up. Bagi dia lagi hydrate. Okey? Dapat. Dan payment Suki bau best wangi. Okey, Hikari paling win for me. Sama Kak Miko. Ikmal sangat-sangat suka Hikari tu. Bila Ikmal pakai Hikari tu, orang tanya ini perfume apa. Sebab kalau Suki ni kita dah tahu dia ada floral kan. Cuma yang Hikari ni dia tak ada floral pun sebenarnya. Dia clean, fresh, sweet, fruity. Ikmal, 1,500 orang air tukat. 1,500 orang air tukat? Cakap dengan diorang, lepas habis live, harga jadi RM300. Memang RM300 yang kita isi kan? Okay. So Kak lepas habis daripada live, kita punya harga kembali ke RM300. Okay, Ikmal memang tak target. Boleh je. Tak yalah, Ana sign tak ya. Tak laku ni. Ikmal sign okey. Kak ni Ikmal sign ni. Ini apa Suki Ikmal sign Sambil-sambil tu Kak, dah tu kat mana? Kat tepi lah cantik. Kalau kat sini macam mengganggu je. Cuba tanya Kak nak sign mana? Akak nak Ikmal sign kat mana yang ni? Sikit-sikit ni. Yang ni ke kat mana? Sebab Kak 1,700 kotak. Jauh tu saja? Tinggal tu saja Tepi atas. Atas. Atas depan, bawah, tepi. Ayuh. Okey, ini atas ada Nur. Okey, bawah ni tak ada apa-apa. Bawah kosong. Okey. Tepi, depan. Tepi yang ni kan, ni. Mana-manalah jadi sign. Sebab dekat botol dah ada. Dekat botol kita dah ada. Tepi macam tak nampak Kak ke okey je? Sebab tepi tu kita ada corak monogram kita kat tepi tu. Okey. Kat depan kotak. Tak apa ke? Depan macam okey sikit. Tepi ketua, bawah. Bawah tu. Nampaklah kau punya sign tu eksklusif dengan dia punya monogram. Kan? Satu tepi. Ikmal try buat ni satu dulu Ikmal try buat ni. Bawah. Banyak bawah. Bawah? Bawah Nur tu. Ni. Bawah ni. Kecil lah Kak. Mal, try je tepi. Try kat tepi Try je tepi. Ikmal try tepi. Bismillah. Ni corner kat tepi lah. Oh, cantik.
Yang ni kat tepi. Okey. Sebab Ikmal tak nak ganggu yang ni. Dekat depan ni. Ini akak sign. Cantik. Ah. Okey, diorang kata cantik. Tak nak ganggu depan ni. Depan ni akak sign akak Tapi punya. kalau merah macam tak nampak. Merah macam mana? Saya try you. Ada kita ada makan. Nampak. Nampak kot? Nampak. Boleh tak bright tu saya? Hmm. Never. Ada. Boleh. Kita buat dia. Ya. Boleh lah. Okey, lawas suka. Okey, maka tak terang tak apa. Kalau maka tak terang, nanti kalau akak jumpa Ikmal kat mana-mana ke kan, akak minta Ikmal sign dekat tudung akak. Boleh? Jap. Nanti Ikmal terangkan. Nanti Ikmal terangkan maka tu, okey? Tak akak semua boleh akak. Semua boleh. Sambil tu Ikmal sign tau. Sign kat tudung ke kat beg. Hari tu dekat beg Dr. Kardin. Sebesalah saya ni nak sign. Tak apa, ketua sign je. Macam tu. Sign. Sign pula. Tersalah sign. Maka pula tak ada tu. Ya Allah, kesiannya. Sekejap. Jerung tap-tap skrin hari tu rasanya. Okey. Kat tudung pun boleh. Boleh. Kak, cepat Kak. Tinggal 1,700 lagi. Siapa yang add to cart, akak boleh check out dulu. Sebab apa? Ikmal sampai pukul 10 saja. Lepas daripada pukul 10, kembali ke harga 300 itu. Okey. Ikmal tak buatlah sampai pukul 11 pun. Okey. Kepada akak nak beli lip serum roll on, ada dekat beg nombor 2 kita. Akak boleh tengok. Beg nombor 2 dah ada juga. Okey, lip serum roll on tu akak boleh pakai dekat bibir, akak boleh pakai dekat pipi, akak boleh pakai dekat kelopak mata, jadi blusher pun boleh. Ada 1,600 saja lagi. 1,600 saja lagi. Jangan stop bawah ni, Dek. InsyaAllah, Kak. InsyaAllah. Ramai lagi feedback yang best-best. Semangatlah lagi kita nak keluar bau ni, insyaAllah. Ikmal nak keluarkan bau ni dengan orang kata versi yang lagi bagus lah. Versi lebih eksklusif. Yang kali ni memang kita keluarkan ni lebih mass. Maksudnya orang luar yang bukan jerung-jerung pun boleh beli dan tak segan lah kalau nak pakai tu. Okey, sebab apa tak ada pun gambar Ikmal ke gambar kartun ke tak ada. Jadinya akak boleh pakai. Okey, alas sampai 10.5. Sampai 10.5. Sampai 10.5. Nak tanya tim-tim ni. Tim-tim, okey ke kalau sampai 10.5? Tak okey dah nak balik dah Kesian pula dia orang. Ada nak berak. Boleh je. Sebab kesian orang ni. Sebab mungkin orang tengah nak tengah fikir-fikir. Ya, betul. Tak apa, akak fikir dulu. Sedang kawal tangan, takut bertambah lagi. Okey, kalau akak beli, ada cakap, kalau beli memang dapat sign Ikmal ke? Kalau daripada segi botol perfume memang dah ada. Botol perfume kita dah isikan tanda tangan tu. Sebab apa kita tak nak akak ralat. Kalau akak beli, akak tak dapat yang dekat kotak kan. Jadinya mungkin akak dapat yang dekat botol. Walaupun kita print tu sebenarnya macam, Ikmal pun macam buat sendirilah dekat kita punya handphone tu. Gini. Okey, apa lagi? Bau bunga yang mana? Bau Suki, Kak. Suki, TSUKI, itu bau floral yang manis yang ada feromon. Okey, kalau akak tak nak bau floral tapi akak nak bau fresh, sweet, clean, fruity, akak ambil warna merah kita punya Hikari. Dah beli Suki! Thank you! Terima kasih Kak. Kak sambil-sambil ya Kak Sambil-sambil tau. Ikmal sign ni sambil-sambil. Banyaknya. Betul-betul sebab kita baru ambil stok tadi Kak. Stok baru sampai tadi. Okey, Suki wangi tenang. Kalau akak nak yang beribut-ribut tu akak ambil Hikari. Kalau akak nak ambil yang serabut kan, otak-otak serabut akak ambil je Hikari. Lagi serabut hidup akak. Okey, apa lagi? Suki best, Hikari best, lip serum best. Okey, Kak Syamimi, terima kasih Kak Syamimi. Tercheck out lagi Kak Diana. Kak Diana, sumpah Kak Diana, semoga dimewahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Bila akak pakai tu ramai orang cakap, ya Allah tenangnya saya duduk sebelah awak ni. Kompan check out 30? 30 Hikari, 30 Suki. Siapa sisterhood? Sisterhood. Saya tak tahulah ni jerung mana? Jerung merah jambu rasanya. Saya pakai hoodie jerung merah jambu hari ni. Ada orang yang bagi. Okey, bau tahan lama ke tapi mesti tak boleh lawan dengan lama. Oh, mak kejap. Dengan Kak Miko tahan perangai adik kan? Ikmal, Ya? sekarang ni stok. Okey, lip serum tinggal 1,500. Okey. Serum glow balm tinggal 1,500. Perfume tinggal 1,500. Ya, semua 1,500. Yeah. Ya Allah, 1,500 je Kak tinggal. Lepas tu dah tak ada dah. Suki sesuai pakai daily dan outdoor ke? Sebenarnya dua-dua ni sesuai. Pakai daily, outdoor, indoor sesuai. Cuma kalau akak pergi dinner, akak nak bau yang memang tenang, bau memang orang kata mass pleasing, ambil Suki. Okey, bukan Hikari ni tak mass pleasing. Okey, tapi Hikari ni lebih kepada akak nak pakai daily, nak pakai pergi brisk walk pun boleh yang ni. Okey, akak pakai Hikari sebab apa? Dia sweet clean. Dia clean dengan fresh. Bila dia blend sekali dengan peluh, sedap bau dia. Okey, wangi sangat Suki tu. Tadi dah beli 3 botol, ni tambah 2 botol. Ya Allah, Kak Zura. Terima kasih Kak Zura. Ya Allah, dia tambah lagi. Jom tambah lagi.
Kempen tambah lagi. Baunya sama macam botol hitam tu ke Kak Ami? Betul Kak Ami. Sangat-sangat betul. Bau dia sangat sama. Cuma kita ubah dia punya design sahaja. Sebab apa? Yang ini dia tak ada gambar ikmal, tak ada gambar anime ke, tak ada. Jadinya dia lebih mass untuk pasaran luar lah. Maksudnya kalau orang nak beli, orang cakap, apa benda gambar-gambar kartun ni macam tu? Maksudnya bukan untuk akak-akak jerung saja. Untuk akak-akak jerung yang bukan jerung pun boleh beli, tak ada masalah. Okay. Tok baru tu hoodie sisterhood lah. Ya ke? Ini sisterhood lah ni. Saya pakai ni. Macam baju Ajuma Korea tu. Sisterhood tu. Betul ada bahasa Korea. Oh ya ke? Sama 30 ml tapi apa ni? Kenapa nampak besar kemarin rasa faktor dia punya botol. Faktor umur. Faktor umur bukan kak? Ketua bila buat layer dua-dua bau makin on top bau dia. Okey ketua bila buat layer dua-dua bau. Ya dah ulang lagi dah. Sekejap. Komen tu dia menaik 2 kali kan. Okey. Sama saja kak bau dia. Bau dia sama macam hari tu Suki dengan Hikari. Cuma yang kali ni kita tukar dia punya packaging. Kita tukar botol. Apa-apa je lah mal akak beli je kat Pesona. Bagus kat Pesona. Kat Pesona tak banyak cakap kat Pesona beli kat Pesona Tapi hari tu Ikmal ada jumpa fans. Lepas tu dia pakai perfume kan, Ikmal sangat bangga. Sebab apa? Ini adalah bau-bau Ikmal ya. Dan dah beli 4 botol. Encik suami nak pakai juga. Ya Allah. Okey. Bestnya Hikari 2 botol dah kering. Ish, dan cakap, akak dah habis dah Kak Miku? Saya pun dah habis dah. Hikari tu? Saya punya Suki habis dulu daripada Hikari sebenarnya. Sebab saya sayang nak pakai Hikari tu. Takut habis. Okey. Apa ni? Saya dah beli 2 botol. Hari tu dah beli 6 botol. Hari ni terbeli lagi 2 botol. Lepas tu, saya sukalah tengok ada akak ni, dia buat video. Lepas tu dia nak pergi kerja. Dia pakai lip serum, dia pakai lip balm, tapi semua brand Nur. Lepas tu perfume. Saya macam wow, lengkap harian dia. Tak payah nak pakai blush on apa-apa, just pakai ni untuk blush, untuk kelopak mata, bibir, go, keluar. Dah lepas lunch top up dengan lip balm je. Lepas tu top up perfume. Dah cukup. Senang kan? Explain balik bau Suki dengan Hikari boleh? Boleh. Okey, untuk yang Suki, yang ini, apa tunjukkan ni Okey, ini kotak dia Suki. Okey, yang Suki ni kak, bau dia bau floral. Macam ada bau floral gardenia sikit. Lepas tu dia ada bau creamy manis. Floral manis. Macam tu. Jadi ni dia bukan floral clean. Dia bukan floral woody. Bukan floral yang tengik-tengik tak. Dia floral manis. Tapi manis dia tu dia blend ada dengan feromon. Jadi sedap lah bau dia. Cuma yang Hikari ni, dia tak ada floral sangat. Dia cuma fresh, clean, sweet, fruity. Sebab biasanya yang perfume fresh ni dia tak ada bau sweet kak. Dia memang fresh sahaja. Dia macam bau Dobby, dia macam bau Softland, macam bau bedak baby, ada bau macam tu. Tapi yang ini dia ada sweet dengan fruity. Jadinya dia long lastkan lagi bau clean tu. 3 juta lah. Saya pun sayang nak pakai Hikari tapi beli lagi ya. Akak ini saja yang malam ni. Lepas tu dah tak ada dah. Untuk packaging kali ni, ini sahaja. Ini packaging dia. Akak amatilah betul-betul. Ini sahaja. Lepas tu dah tak ada dah. Kita dah tak keluarkan packaging ni. InsyaAllah 3 atau 4 bulan lagi lah baru Ikmal keluarkan perfume. Sebenarnya Ikmal tak nak keluarkan lagi. Ikmal biarkan habis lah. Biar akak kering sungguh lah. Perfume tu memang akak termimpi-mimpi lah. Tapi Ikmal rasa macam sebab kita nak ambil jarak 3-4 bulan lagi tu, Ikmal risau nanti macam dah nak habis ke kan. Macam mana. Jadi Ikmal keluarkanlah ni. Dengan orang kata... dengan design yang baru. Macam tu. Tapi bau sama. Okey? Siap 10 stok Hikari. Ya, botol ala-ala Arab betul sebenarnya. Ada 1444 sahaja lagi. Okey, tinggal 1444 sahaja lagi. Lepas tu dah tak ada dah untuk akak add to cart. Akak boleh bayar sekarang, boleh buat pembayaran sekarang. Dan kalau akak nak buat pembayaran 9.50 pun boleh, tak ada masalah. Ikmal live sampai pukul 10 sajalah. Ikmal live sampai pukul 10 saja. Top up perfume je malam ni. Boleh 6 botol cukup ke untuk restock lagi 3-4 bulan? Kalau pakai hari sumpah tak cukup. Sebenarnya lah. Kalau macam Ikmal Bau kalau apa tu? Orang tanya. bau apa? Ni. Bau Suki dengan Hikari. Okey, kalau akak tengok dekat beg kuning, bau Suki dia bau floral, manis, ada feromon dalam dia. Kalau yang Hikari yang warna merah ni, dia bau sweet, bukan sweet dulu, dia fresh, clean, sweet, fruity. Okey? Dia top note dia adalah fresh, clean. Bau dia ringan, tapi ada fruity, ada sweet sikit. Okey, dan check out 3 kali clean snail. Okey. Apa lagi ni? Hikari murid tadika saya suka sangat. Okey, dia bergantung. Okey, dia macam ni kak. Ada orang cakap dia tahan berapa lama sebotol. Okey, kalau Ikmal spray macam ni. Buka.
Dia kemas spray macam tu. Dan setiap kali betul. Tak cukup. Mulut aku. Lepas tu, kalau ikemas sebelum keluar kereta, ikemas spray lagi. Masuk tandas, keluar tandas, ikemas spray lagi. Lepas makan gula-gula, lepas tu spray lagi. Macam tu. Ikemas sentiasa reapply. Jadinya memang sebotol tak cukup. Untuk ikemas untuk sebulan sebotol memang tak cukup, maaf. Okey, patut cepat. Betul. Sebab tu, bila orang kata, dia ni pakai perfume apa? Macam tinggal belakang. Dia memang tak boleh sebenarnya. Hanya satu je jenama perfume ikemas, pakai ikemas spray sekali kat rumah sampai balik ada lagi. Mu'alib wash je. Wash tu je. Yang lain membohong. X ni hi alif lo ke, dia alif ya ke, semua tak tahan. L alif V tu, lagi tak boleh pakai. Akak spray kat rumah, akak baru keluar rumah hilang dah bau dia. Iya. Cuma dia punya range yang macam ombre nomad, itu boleh tahan. Yang bau ud-ud tu boleh tahan lah. Kalau yang lain tu membohong, memang tak tahan. Okey, buat 100 ml lah next time. InsyaAllah. Tapi harga dia kemungkinan RM5,000. Okey? Okey, kari bau segar dan tenang. Betul. Saya sangat suka lip serum roll. Alhamdulillah, akak memang beli banyak perfume buat stok. Lagi satu, kita buat botol 30 ml. Sebab apa? Senang masuk dalam beg. Kalau akak yang 100 ml tu, taklah Kak Syikin nak masuk dalam. Tu kan, macam tu. Nak jumpa saya, akak kena pump macam ni. Nak jumpa ketua ni, sedang mulut kan. Ya, sebab botol ala Arab dah terbeli. Aduh, nak lip balm ke nak perfume ni, aduh. Akak fikir betul-betul. Akak fikir dulu betul-betul. Kalau perfume... Nozzle dia sama tak dengan nozzle botol lama? Nozzle? Kejap. Atomizer. Kemarin sini lagi bagus. Akak tengok ni. Tengok Dah halus. Dia jangan membazir dia sayang. Tak apalah, wangi sikit bilik ni. Bau kentut Hana tadi busuk sangat. Okey. Ya, kita suka spray dia smooth je. Atomizer kita bukan atomizer perfume Mu'alib Rah. Okey. Kita punya atomizer macam tu. Okey, order nak buat koleksi. Dua-dua akak best. Segala kotak produk ketua akak simpan tahu walaupun tak ada sign. Ini akak jangan risau. Kalau akak beli, kotak dia tak ada sign. Kemungkinan akak dekat botol ada sign. Dan ada orang cakap nak beli lip balm ke nak beli perfume. Okey, akak dah beli lip balm ke hari tu? Kalau akak dah beli lip balm, akak kena beli ni sebab ni packaging baru. Packaging baru yang tak keluar lagi. Maksudnya akak adalah orang pertama dan akak orang terakhir yang dapat ini. Yang dapat packaging ni. Okey, jadi rebutan anak-anak ini kalau akak pakai kat anak pergi sekolah pun bagus. Okey. Ya, dah tak bau telur, tak bau besi. Tak bau bengkel. Yes, gitu. Kadang-kadang saya ingat lagi, Kak. Saya kan dulu balik naik truk sekolah polis kan. Lepas tu kan, mula-mula pergi ni wangi ni bau bedak purin, bau bedak Carey Junior, sedap bau. Balik-balik masa nanti bau tembaga, bau besi, bau telur. Yang macam dia tak busuk, cuma dia macam kenapa aku bau macam aku dekat planet-planet Pluto ni. Macam banyak sangat gas-gas karbon dioksida, gas-gas. Kak Hadi tanya bila next restock perfume. Okay, next restock perfume 3 hingga 4 bulan lagi. Kita berwajah betul-betul baru, botol betul baru sebab kita bukan ambil daripada Malaysia botol kita kita memang import daripada luar sana. Ni kemas jujur sebab tu dia lambat sikit lah. Betul. And then insya-Allah kemungkinan ada bau baru tapi kalau demand memang nak sangat lagi bau suki dengan hikari, insya-Allah kita akan keluarkan tapi dalam orang kata kuantiti yang betul-betul sikit dan berwajah baru juga. Mem suka bau yang mana? Mem paling suka bau suki. Dia suka suki, kemas suka hikari. Dia kata dia suka dua-dua tapi dia lebih kepada bau suki. Okey, agak-agak bila sampai ni? Esok kita dah start postage. Esok kita dah start post. Okey, kalau tak dapat esok, insya-Allah esok sampai lagi. Macam tu. Tapi kita isi status pre-order sebab kita takut JNT tak scan. Bila JNT tak scan nanti takut kita kena violasi. Betul. Kita yang kena. Lepas tu nanti status tu tak update kan. Jadi ni kita isi macam tu. Tapi akak jangan risau. Wahidah jangan risau. Besok kita dah start postage dah. Nanti Hana lagi kita kesian Hana. Ya, nanti Hana kata dia macam dah nak ni, dia gini-gini Hana. Paling common pun buatlah 50 ml dik, 30 ml celah gigi je habisnya. Sebab tu akak kena beli 2 kotak. Akak kena beli 3 kotak. Akak buat, orang kata buat investment. Bila akak pakai, akak keluar rumah tu akak rasa lebih yakin. Orang pun tegur akak macam, Miko, you pakai perfume apa Macam tak padan, tapi macam sedap bau dia gitu. Lepas tu kami cakap lah, perfume adik saya lah. Oh, you ada adik? Ya. Yang 4.9 million tu. Tu adik I lah gitu. Adik I tu perfume dia. Lepas tu ada cakap, Pesona Suri, you pakai bau apa ni? Sedap lah bau dia. Perfume masih biasa je. Tapi perfume ni memang limited. Dia lagi limited daripada Amouage. 1,300 saja lagi. 1,300 saja lagi. Ya Allah. Lepas tu contoh Kak Nojel. Dia beli sampai ke Vienna tu. Dia suruh kawan dia dekat Vienna tu pakai. Lepas tu suruh dia bau. Dia sangat suka bau suki.
Dia kata Suki ni bila dia dry down lagi sedap bau dia. Nampak tak? Itu orang putih tau cakap. Orang yang macam orang melekat macam saya ni pun cakap sedap, apa lagi orang putih sana. Okey, yang ni dah okey besar-besar susah masuk dalam beg betul. Sebab tu akak kena buat investment, akak beli 2 atau 3. Sebab tu nanti bila akak nak bawa masuk dalam handbag tak makan ruang, tak makan space. Okey. Ada 1,318 sahaja lagi. Okey, kenapa pre-order? Okey, kita isi status pre-order tu untuk berjaga-jaga sahaja. Okey, kita berjaga-jaga sebab apa? Kita takut bila kita hantar parcel, lepas tu JNT tak scan kan? Dia jadi macam kita ni pula yang hantar lambat. Sebenarnya kita tak hantar lambat. Kita hantar on time. Cuma kita buat status tu untuk lindungi kita punya shop jugalah. Kita punya seller center. 1306 lagi kak. Akak 951. Alamak, okey kita dah nak habis dah. Sambil-sambil klik daily mission. Buat 10 ml. Budak-budak sekolah bau bersih bagus pakai hikari. Betul? Bau bersih. Ya. So bila dia meningkat usia kak, dia pergi ke sekolah menengah, bersih tu dia akan berubah kepada bau bawang. Okey, bau bawang, bau akhir balik. Jadinya waktu itulah akak boleh cakap kat dia orang, Ahmad kena pakai ubat ketiak tau. Macam tu. Sebab apa kak? Satu je. Ubat ketiak ni, dia bukan macam perfume. Ketiak ni memang kena ada deodorant. Kalau dia tak ada deodorant, pakailah macam mana perfume pun tak akan dapat tutup bau ketiak. Alah, ramai pula yang request 10.5 ni. Oh, 10.5 ke? Alamak. Tolonglah ketua 10.5, please 10.5. Mau suruh okey tak? 10.5? 31290. Oh, 190 saja. Musuh tu okey tak? 10.5? Okey. Musuh okey lah. Tadi musuh buat gini. Sumpah korang dia buat macam tu. Astagfirullahalazim. Baik. Apa Astagfirullahalazim? Nanti tolong rakam dia buat. Tahu dia buat macam mana buat gini? Dah, Begitu. itu cerita bagus kan? Ya Allah. Musuh ni sejak balik Pakistan ni dia ambil perangai Sneha tu. Dia pergi sana, dia ada kawan nama Sneha. Macam tu. 1280 saja lagi. Baru ingat balik kak 20 hari duduk Pakistan. Cakap duduk dah sana 20 bulan. Dia duduk sana. Tapi balik sini bawa suami gitu kan. Jangan cakap deodorant teringat tajam-tajam. Betul. Sebab anak-anak kita ni biasanya kita macam tak tahu kan. Sebab biasanya waktu kecil kita bau dia sedap, wangi, bau Kerry Junior, bau purin. Tapi bila dia masuk ke tingkatan 1, tingkatan 2, lah ni mampu ni mungi gitu kan. Macam ni bukan bau purin ni. Ini bau lain ni gitu. Wah. Jadinya suggestkan dia pakai Rexona ke apa ke. Lepas tu layerkan dengan perfume. Okey? Ketua buat 10 ml juga. 10 ml insya-Allah lah. Sebenarnya lagi kecil kan sebab ada orang dia pakai mini bag. Dia pakai mini bag dia nak pakai yang kecil kan. Insya-Allah. Okey, ketua tak faham. Dan order Suki untuk dapat packaging baru. Teringat tajam ketiak ketua. 1257 lagi. 125. Saya lelaki tak apalah kak. Kadang-kadang tu lelaki kita kadang adalah shave, ada lupa shave sekejap. Adalah dia naik berumbu-ramba sikit tu. Alah. Tangan akak tu yang macam Amazon tu saya tak cakap pun. Yang kalau kat sini tu. Alah. Saya tu ni mem lah Harzan ni kerja ni. Dia pergi cakap aku punya bulu ketiak baru nak tumbuh pula. Tajam. Mak, biasalah baru nak tumbuh. Yang kalau melingkar macam tu tak tahu cerita dia lah. Okey. Itu ni hutan hujan tropika. Okey, ketua buat perfume roll on mudah anak bawa sekolah. Oh yeah. Kalau roll on lagi mudah. Ya. Boleh? Oh macam ni, one alip drop alip per alip fume dulu kan? Oh kena rampas Oh tu lah budak-budak bawa besi telur tu. Perfume kena rampas. Tapi cucunya kalau kena rampas bawa di bangku. Okey. Ketua. 1240. Makin turun ni. Makin surut ni. Makin surut ni. Macam mana ni ya Allah? Tak boleh bawa ke sekolah. Mak spray dari rumah. Betul kak? Akak sangat ibu-ibu yang sangat bagus. Okey? Akak sebelum anak keluar rumah tu kan? Auni. Gitu. Kenapa ibu mama? Kenapa sini? Ngah. Macam tu. Kadang-kadang anak lupa pula gosok gigi kan? Gitu. Okey tu. Suki pakai malam. Deja jangan marah mem. Abezan tu. Suka cakap dalam live ketiak Deja naik bulu. Ya, bulu kau macam rumput yang baru pakai mesin ke? Aku tanya. Biasalah tu. Ada hari kita ni saya laki kat biasalah. Ada rajin saya pakai lah wax macam tu. Tapi kan okey lah.
dia pakai lengan pendek. Itu kan dia jadi pakai yang sampai ke pinggang dia. Saya dulu selalu pakai singlet tau. Macam singlet yang macam sleeveless tu. Dulu konon-kononnya dah lah saya keding. Ikeman Nur tak sedar diri. Macam tu. Dah tahu keding tu pakai sleeveless kan. Kalau macam Nur tu tak apalah juga kalau pakai sleeveless. Macam kenalah juga kan. Saya dulu saya ni waktu keluar KLCC tu, pergi KLCC Park tu, angin tiup saya pun saya bergoyang kak. Macam mana saya ni punya ringan dulu. Macam Kak Arpi tu yang mem record tu. Yang mana? Macam Kak Arpi yang mem... yang tu. Sekarang ni macam lebih berkeyakinan lah kalau saya nak pakai baju lengan pendek sikit ke kan. Ya, apa-apa pun perfume kita kak. Perfume kita hanya pada malam ini sahaja. Yang ini Suki, yang ini Hikari. Untuk yang baru masuk, ini adalah brand perfume Ikmal sendiri. Kalau ada anak-anak yang minat Ikmal, boleh belikan perfume ni. Perfume ni sangat-sangat unisex. Okey, bukan untuk perempuan saja, bukan untuk lelaki saja. Okey, kotak kita sangat-sangat premium. Kotak kita sangat-sangat mega. Ini punya stem tau kak. Yang ni stem ni. Ini berlekuk-lekuk kat sini. Sangat cantik. Okey, dia warna gold. Okey, ini Harum by Noor. Okey, kita punya extract dia parfum bukan EDP. Kita extract dia parfum. Kita extract bukan EDP biasa. Okey, 12 ke 24 jam boleh tahan. Yang bau Suki ni, dia lebih kepada bau floral, yang manis. Kita ada tambah feromon sikit. And then yang Hikari ni pula, dia ada bau fresh, clean, sweet and fruity. Kenapa? Nak bau? Okey, bau dulu Iman nak bau. Sabar. Kau bau yang ni, kau bau Suki ni. Okey. Kau suka yang mana? Kalau sabarlah dulu. Okey. Harzan dia suka Suki. Aku Sukari. Sabar dia baru. Tapi rasa macam Iman dia suka Hikari. Sebab DNA perfume dia manis-manis. Okey, yang sebelah tangan aku belah mana? Hikari. Kiri ni dia bau sangat sweet. Bau macam candy delicious sikit. Okey. Macam bau fruity pun ada. Itulah dia. Clean, fresh, fruity, sweet. Yang sebelah sini, Yang Suki? yang ni more to floral. Kalau aku pakai ni, aku lagi minat yang ni. Yang ni Hikari. kalau dengan badan aku dia macam stay lama sikit. And then Kan dia kata ya, Hikari. Sebab apa? Ima dia selalu pakai Manis. Scandal punya tu. Yang nama dia Scandal. Dia wangi, dia ada bau. Dia yang bentuk kaki tu. Yang tu dia sangat wangi sebab dia ada honey dalam dia. Macam lebih dah nak ke sana dah ni bau dia. Kan? Tapi dia better lagi. Aku kata dah, ni extract di parfum tau. Mal, COD dapat tanda tangan juga ke Mal? Boleh kak? Boleh. COD pun boleh berkemungkinan dapat. Macam sebab apa tadi kan Ikmal sign tu, kita tahu tu kan kita random kan. Kita takut akak menunggu-nunggu kan. Tapi tak apa. Ada juga. Suki ni. Ini tak tahu belakang. Suki. Macam Dia ada feromon. dia creamy Dia bunga, floral, manis and ada feromon. Okey? Saya tak sayang. Dekat botol ni ada tanda tangan juga. Akak jangan risau. Okey? 1, 2, 1, 3 sahaja lagi. 1, 2, 1, 3 sahaja lagi. Saya apply Ghost Smell, lepas tu layerkan dengan Harum. Bagus. Ghost Smell tu deodorant yang ni kan, spray tu kan. Sangat bagus. Yang dulu tak ada feromon ke? Ada, tapi Ikmal terlupa nak cakap. Terlupa nak cakap. Yang ini akak bayangkan, extract dia parfum. Okey, kita tambah lagi dengan feromon. Akak bayangkan betapa kuatnya. Okey? Tercheck out Suki lah. Total 5 dah ni. Ya Allah. Cukup lah tukar dah 5 tu. 5 tu dah banyak sangat dah tu. Okey. Dua-dua best ketua. Okey. Lala oh lala. Apa tu lagi? Dandan spray. Perfume roll on ketua untuk top up time dating dengan suami. Okeylah, kita cubalah usaha insyaAllah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Dah tu kita ni nak stop sampai ke 10 ke? 10.30 kan? 10.30? Okey, 10.30. Okey. 10.30. 1193 sahaja lagi. Wah, ya Allah. Okey, Kak, betul-betul ni Kak. Sebab memang tadi Ikmal cakap, Hana cakap Ikmal nak last sampai pukul berapa? Ikmal kata sampai pukul 10 saja. Sebab Ikmal memang tak target sold out. Macam tu. Ini untuk Ikmal keluarkan ni untuk akak-akak yang nak stock up. Macam tu. Okey? Korang tanya skandal ni siapa ni tadi Mal? Yang lebih kurang macam Ima kata ada DNA skandal tu, yang ni Hikari. Macam di kaki kat atas. Yang kaki ke atas tu. Cuma kalau Ikmal pula. Kalau Ima buat kaki ke atas tu, ada jadi lain dah lah. Dia jadi lain. Dan order Hikari dan check out dia dan tambah order Hikari. Ya Allah.
Apa ni Paula, thank you so much Paula. Kak Paula, thank you. Okay, dan check out 2. Terima kasih. Ya Allah. Hikari, tak apa, jual apa pun. Terima kasih Kak Yana ya. Kak Yana ni kan, thank you so much. Okay, Mal suka yang mana? Untuk Ikmal, Ikmal suka Hikari. Okay. Apa ni? Apa ni? Mal suka yang mana? Ikmal suka Hikari. Dan restock lagi Hikari and Suki. Close up botol ke tu? Boleh. Ikmal close up kan eh? 4M Light. Okay. So kita tunjuk botol. Okay. Ini dia botol. Akak tengok. Botol ni botol kaca tau. Okay. Botol kita botol kaca. Okay. Dekat sini kita ada tulisan Nur apa benda semua yang dekat belakang. Hikmah tutup kata-kata hikmah ada kejap kat belakang ni. Dan kita ada sign kat belakang tu. Akak tengok. Kita ada sign kat belakang. Alright. Ini dia botol. Botol dia kaca tau. Berat. Bukan biasa-biasa. Ini yang Hikari. Yang Hikari ni bau dia lebih kepada fresh, clean, sweet and fruity. Kaca juga. 3,171 sahaja. Wow! Okey Kak, tinggal itu saja. Lepas tu dah tak ada ya Kak. Ni tak ada dah. Packaging ni memang tak ada dah. Kalau akak minta pun memang tak boleh keluar dah. Kak Syikir, terima kasih Kak Syikir. Macam tu. Kita close up kan kita punya kotak pula. Okey, kotak kita tunjuk kotak. Okey, ni dia. Nur, harum. Ini ketiak pun harum. Tu ni. Monogram dia. Cantik. Extract di parfum Kak. Extract di parfum. Ya Allah, ya Allah. Cantik. Okey, ini Suki. Ini Hikari. Kotak pun wangi. Kotak kita glossy kali ni. Kotak kita yang harum by Nur yang hari tu dia lebih matte. Dia lebih kesat. Okey, lawa Hikari. Tak apa, nanti akak dah sampai, akak review kotak dia. Nanti akak buatlah video lagi Kak. Buat video akak pergi kerja ke kan, akak pakai tu. Kat belakang ni nampak Ima tengah buat mukbang belakang. Okey. Oh ya ke? Akak cerita-cerita. Okey, ketua kalau Sul nyanyi lagu apa ni? Mudah ke nak buka kotak ni? Mudah Kak. Akak Oh, dia cakap. Bukan saya. Jangan macam ni. Senang je Kak. Senang je buka ni. Nampak? Akak jangan risau. Dia tak aib yang macam hari tu tu. Hari tu kan dia macam aib sikit kan. Okey, yang ni akak masukkan nampak. Akak buat video, akak get ready with me pakai barang-barang Nur. Ya. Betul? Dan restock lagi. Terima kasih Kak Ina. Please kekalkan lip balm dengan perfume. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan kekalkan. Okay. Next packaging. Nak buka senang je. Akak tarik je ni. Lepas tu akak tonggingkan dia. Dah keluar. Okay. Maksud nak berjual juga ke? Tekan-tekan. Ya. Penutupnya I is love sebab dia jenis yang sliding tu bukan dia fixing and magnet. Kalau magnet satu pan tu memang hilang. Okay. Kalau sliding memang dia lama dia loose. Tapi Betul. yang ni dia kalau sliding tu dia squeaking. Okay. Kalau yang ni dia sliding so dia sepat. Tak leaking. Dan dia tak leaking tau Kak. Kalau yang produk, kalau penutup macam ni. Kenapa Moksu? Moksu minum energy booster ke? Dia ada. Aku risau Moksu ni. Bawa balik daripada Pakistan, dia bawa sana ke? Dah tak aib dah. Betul, dah tak aib dah. Okey, penutup kita sangat-sangat bila kita tu dia tak mudah leaking lah Kak. Okey, dalam office best lagi Hikari. Lip balm mantap dah tak keluar ke ketua? Lip balm mantap yang ni ke? Dah tak keluar dah. Itu saja. Dah tak keluar dah. Tak keluar dah. Akak dah tak nak dah lip balm mantap. Boleh tepi jalan sebab nak check up perfume. Ya Allah, Kak tengok air ni. Ya Allah, ya Allah. Dah beli dan check out untuk stok anak-anak yang sayang ke abang Kemal. Terima kasih. Okey, akak suka kok mantap. Kalau akak suka, kalau lip balm, akak lagi suka balm ke akak lagi suka yang lip serum? Akak suka yang mana? Kemal pakai sikit-sikit je ni. Kau tak kau banyak kan? Tapi 1,113 sahaja lah. ya, 1,113 je. Ya Allah, boleh habis ni. Tapi kalau tak habis pun tak apa tau Kak. Akak jangan macam, ya Allah, aku nak lakukan ni cepat lah. Tak menekan. Betul. Yo. Lepas tu Ikmal macam sebesalah. Ikmal cakap dengan Kak Mira juga. Kita punya production, Ikmal dah deal dengan bahagian production 3 hingga 4 bulan lagi sebab kita nak keluarkan botol yang botol Ikmal order tu. Tapi macam diorang akak nak sangat. Jadinya Ikmal macam bolehlah kita come out dengan botol dan kotak ni dulu macam tu. Sebab 3 hingga 4 bulan lagi. Lama. Sangat-sangat lama.
Sangat lama. Botol kita tak custom. Ya, sebab kita custom botol, kita dah tak pakai stiker tau. Rasanya dekat botol tu memang dah ada dekat botol. Jadi memang kita custom betul-betul. Stamping betul-betul. Kita tak pakai stiker dah. Tak ada. Lip serum roll on ramai suka. Dia suka yang lip serum roll on ni. Tiga Hazan ke? Ha? Yang belakang tu Hazan ke? Ini kakak Hazan. Kalau adik beli perfume nak maksud yang sign boleh tak? Macam pendengar. Dia kenapa maksud ni aku takut. Ya. Macam pendengar saya. Ketua botol buat ala-ala Arab. Ketua botol. Ya, lip serum terbaik. Lip serum nanti restock lagi tak kalau habis stok? Kita tengok demand. Kalau memang ramai yang nak, okay, kita sambung. Sebab untuk sekarang ni kemarasan yang macam high demand untuk produk Nur, kebanyakannya adalah perfume Ikmal. Okay, perfume memang ramai sangat di tangga tertinggi lah. Lepas perfume, roll on. Lepas perfume, lip serum roll on, baru yang lip balm. Okay, akak. Tinggal 1,100 saja lagi. Okay. Ada lagi 1,104 live. Okey, itu saja Kak. Lepas tu dah tak ada dah. Okey, untuk yang akak baru-baru masuk, selamat datang. Untuk abang akak, adik yang baru masuk, selamat datang. Untuk awak-awak yang sama umur dengan saya, 20-20-an, selamat datang. Perfume ni tak ada jantina. Genderless. Unisex. Maksudnya lelaki perempuan boleh pakai. Okey, yang Suki, yang macam warna nude putih-putih ni, okey, yang ni, Suki. Suki ni lebih kepada bau floral, manis, ada pheromone creamy. Jadi ni dia floral yang manis, dia ada pheromone creamy. Ini kalau orang bau memang orang rasa nak peluk. Itu je Ikmal boleh cakap untuk Suki. Untuk Hikari dia ada bau sweet. Yang bawah lah, sweet dekat bawah. Dia ada fresh, clean, fruity, sweet. Untuk Hikari. Dua-dua ni bau sangat-sangat rare. Tapi yang paling rare bau Hikari lah. Kalau bau Suki ni kita tahu. Hikari lah. Suki ni kita tahu sebab dia floral. Okay, floral. Cuma tak semua perfume ada pheromone. Tak semua perfume ada pheromone. Kita ada masukkan pheromone juga. Okey, lip serum roll on tu akak pakai macam umur 16 tahun dek. Ya Allah, Kak sekut. Nak bohong agak-agak le. Ya, tapi tak apa, boleh, alhamdulillah. Kau kenapa? Kau balik Pakistan maksud? Kau main Terkinja macam baru. Hai Pak Syazli baru masuk. Tadi anak dah tak sempat. Ya Allah, bagus. Nasib baik akak check up. Kak, musuh macam baru. Kenapa musuh ni? Menghilangkan bagi macam hari dengan tu. Dia jalan. Dia minum energy 360 tu ke? Janganlah mak musuh dia rindu rumah tu. Tak, masalah ni bukan rumah dia ni. Inilah banyak ni. Kak, dia macam ni kak. Dia gitu depan saya. Kenapa dia ni? Serum roll on best Kak Miko. Apa tu? Mem tengah apa dah betul. Serum roll on. Baik Pakistan tak hilang lagi. Tengah bahagia. Nak tengok musuh panjang musuh. Dia malu. Tinggal 1,080. Ya Allah. Sikit saja lagi. Okey, akak ingat Ikmal tak tagih soal pun. Ikmal tak nak soal akak pun sebenarnya. At least ada juga sikit kan. Tapi tak apa, kalau akak nak buat stok betul-betul, akak boleh saja check out malam ni. Okey, akak buat stok sebab kita 3-4 bulan lagi lepas tu dah tak ada dah. Okey, ya. Sebab patutnya kalau Ikmal tak keluarkan bulan ni, termasuk boleh jadi 5 bulan lah. Kita tak ada perfume tu. Tapi Ikmal keluarkan juga yang ni pun dalam kuantiti sangat sikit. 2,500 Hikari, 2,500 Suki. Okey, dan order Suki 2 botol. Okey, dua-dua lip tu pun akak suka tu ketua. Lip serum roll kena kekal ketua. Memang ramai lah suka yang roll on ni. Boleh kekal tapi kuantiti tak banyak. Betul, kuantiti tak banyak. Mungkin bulan 1. Bulan 1 tahun lepas tu bulan 12. Betul, bulan 12 Kan? betul. Sebab mungkin dia orang ada stok lagi. Saya nak tanya. Roll on tu kan, kalau spesifik kan, kalau siapa yang ada macam line kat bibir yang hitam tu, itu yang kan, selalunya kalau pakai lip serum kan, bibir hitam tu memang ada letak hitam tu kat tengah bibir. Macam tak cantik tau. Pelik. Yang ni kena try dulu sendiri sebab aku tak ada line hitam tu. Aku tak ada line hitam tu. So, aku tak ada line hitam tapi dia tak adalah nampak buruk yang tu sebab dia bukan pink. Maknanya dia tak rata. Kau try dulu nanti. Apa? Yang 1,050. 1,050. Akak pakai. Lambat tak apa, next stock sempat buat loan. Kak Yana.
Dia nak buat loan semata-mata nak beli produk je. Akak pakai lip serum. Kenapa ketua nampak handsome sangat ni? So mungkin saya pakai ni kot. Hoodie daripada sisterhood ni. Kakak Ikmal pakai tau. Ikmal suka hoodie sebenarnya. Jenis apa-apa macam Ikmal pakai baju yang tak cantik. Hoodie tu kan cantik. Jadi Ikmal sarung lah hoodie tu. Roll on senang apply. Lip serum roll on. Lip balm pun kekal. Yang tu sangat ngam dengan bibir akak compare dengan roll on. Oh sebab ada orang yang macam dia boleh pakai lip balm tapi dia tak boleh pakai roll on. Ya Ikmal tahu. Ikmal ada tengok feedback kan. Jadinya kalau akak macam tu, maksudnya kita kena keluarkan lip balm juga kan. Tapi insyaAllah kalau Ikmal keluarkan lagi, Ikmal akan insyaAllah perbaiki lagi orang kata texture lip balm kita tu. Okay. Event Singapore, kalau Iqbal masuk event Singapore, support tak? Event Singapore? Kita nak masuk event Singapore? Support lah. Kita nak bawa produk kita pergi Singapore Ya, betul. Macam tu? Betul. Oh. Tak tahulah macam mana. Kau macam payah je nak pergi Singapore. Senang. Apa yang payahnya? Produk saya ni dah lah stoknya gitu-gitu aja. Boleh nak. Jadi pada diri sendiri nak kamu pun berjaya diri. Tonton nanti kalau kita bawa pergi Singapore tak ada orang beli pun. Ada. Ada. Mana beli? Tengok kan awak cakap what is that? What is that? Kan dia gitu-gitu ke aku kan? Sebab kita akan kena 10 Iya. 10.5 Kak. Lepas tu Ikmal off Okey, lepas tu dah ada dah kan Betul ni, 10.5 kita tak pergi ke 11, tak pergi ke 12 Lepas tu Ikmal pukul 10 je tau. Okey. 1044 1044 saja lagi. Okey tak apa. So kalau ada lagi tu, bolehlah saya jual bila-bila. Kan? Okey tapi luar daripada live, akak ni tak boleh beli tau sebab harga dia jadi 300. Jadinya kalau nak beli hanya dekat dalam live. Macam itulah cerita dia kan? Kalau tak dalam ada lah kakak. Kalau tak memang harga dia memang 300 tu lah ceritanya. Ya, lip serum roll kalau dekat office sejuk dia macam beku sikit. Sebab apa? Berbola besi. Betul. Kita tak guna plastik. Okey. Paling penting serum jangan stop. Dan hikari please lah dek. InsyaAllah Kak Miko insyaAllah tapi perfume ni ini sahaja. Lepas tu dah tak ada. Okay. Akak beli lip serum roll on siang tadi. Okay. Akak suka lip serum roll on. Memang moody yang akak. Oh print terus Sebab saya nak cari nama saya. Bagaimana cari nama dia? Ush, banyaknya orang order. Kita tinggal 1031 sahaja lagi. 1031 saja. Wow. 16 minit sahaja lagi. Benar. 16 minit sahaja lagi untuk akak grab Nur, Harum by Nur malam ni berwajah baru dan orang kata tapi dia punya bau tetap sama. Sekejap. Boleh ambil air tak? Boleh. Air, Nor. Tulis tidak. 1027 sahaja lagi. Lagi 16 minit sahaja lagi lepas ni. Kalau kata habislah. Kita tunggu 4 bulan baru kita restock balik tau. Dengan custom botol. Dengan banyak benda ni. Yes. Apa? Simpan roll on dalam fridge kalau pakai dah macam lip mask best. Katanya. Nampak? Okey, pakai roll kat pipi ketua. Pakai kat pipi Nur lah. Nur masuk Nur. Hakimah. Pakai kat pipi. Aku. Tak, pakai pipi. Dia orang nak tengok sebelah je. Tak apa, nanti you basuh lah. Tak, sekejap je. Sebab muka Nur kan putih. Jadi mudah nampak. Okey, pandai depan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tahu Ada tak warna pink? Nampak tak? Tu ada sikit nampak? Akan nampak? Kalau ratakan. Okey, ini kalau kita isi dekat pipi. Dekat sikit Nur. Nampak? Macam blush on yang natural kan?
Ih, macam Syarmuta. Ya. Masuk memang meletup. Yes. Okay. Okay, 10-16 dah kita 10 suku dah. Kita tinggal 10-15 lagi. 1015 botol sahaja lagi. Ya. 15 minit saja lagi Kak. Lepas tu, dah tak ada dah packaging ni. Ada Nur. Ya, dia datang sebab nak tengok Nur. Okay. Klis ni Kak tengok. Apa ni? Wah, oh, kat tengkuai ni ada ni. Okay. Tak baik. Baru masuk ulang balik. Adik, baru masuk. Diorang baru masuk. Kenapa? Diorang baru masuk live. Awal baru masuk live. Dia suruh ulang balik cakap pasal bertindak dengan perempuan. Ulang apa? Okay, untuk akak-akak yang baru masuk, abang, adik yang baru masuk sekarang ni, kita nak jual Ikmal punya perfume, bau sama yang macam keluaran hari tu, cuma kita berwajah baru. Okay, nama perfume Ikmal Harum by Nur. Okay, Harum by Nur. Okay, yang ini Kak, kalau akak tengok betul-betul, packaging kita packaging baru untuk bauan Suki. TSUKI. Suki ni bau dia lebih kepada bau floral, ada manis dan ada feromon. Okey, yang ini 30 ml extract de parfum. Kita tak guna EDP. Kita guna lagi pekat daripada EDP. Jadi ni ketahanan dia Kak, tahan lebih jadi 12 ke 24 jam. Okey, kita bukan EDP. Yang ini sangat-sangat strong bau dia, bukan strongnya macam lelaki tak, dia tahan lama kat kita lah. Okey, yang Hikari ni pula, Hikari ni lebih kepada bau yang orang kata fresh, clean, sweet and fruity. Yang ini. Tapi bau dia sangat-sangat unik. Sangat-sangat unik. Tak ada sangat dekat pasaran. Kalau macam Suki ni, dia bau base floral. Base floral ni dekat mana-mana kita boleh bau floral. Tapi tak sama dengan Suki lah. Okay. Dan ini 30 ml extract de parfum. Dekat botol kita ada sign juga, Ikmal punya sign. Okay. Kalau akak nak harga asal, RM300. Tapi malam ni kita jual dengan harga RM35.90 sahaja. Ada 1,008 sahaja lagi. Okey, dan kalau akak tengok, abang adik tengok dekat beg kuning, kita ada juga jual lip serum roll on Nur. Dalam dia ada petal roses kat dalam dia. Jadi yang ini pakai dia macam mana? Akak just roll saja dekat bibir. Okey, kita ada metal punya applicator dekat depan tu. Rasa je sangat sejuk. Dia ada cooling effect disebabkan metal. Okey, liquid kita tak ada cooling sensation. Tapi dia akan tinggalkan ada tint dekat bibir kita. Jadi ni kalau akak pakai, dia bagi akak hydration. Bagi akak tint. Ada warna pink-pink sikit. Macam warna rose. Dan kalau akak isi dekat pipi, boleh jadi blush on. Dan kalau akak isi dekat kelopak mata pun boleh jadi eyeshadow natural. Okey, ini sangat bagus. Untuk lip serum roll on ni 10 ml sahaja. Okey, dan apa kita ada infuse dengan rose petal. Kita ada kelopak bunga rose. Dan kalau akak tengok lagi beg lah yang nombor 3, itu punya Nur lip balm punya. Yang lip balm kita cuma ada kod levert sahaja. Meledak dah habis, mantap dah habis. Untuk lip balm kita Kak, lip balm kita macam ni. Dia punya applicator macam ni, macam lipstick. Okey, kalau akak isi kat sini, dia punya casing magnetic. Okey, casing dia magnetic. Hari tu ketua pakai lip serum dekat telinga ke blushing teruk. Itu disebabkan saka nak keluar. Okey, jadi dia begitu. Hikari kuat tak bau dia? Pening tak? Tak pening, cuma dia ada bau manis fruity sikit. Dia fresh, clean, tapi dia ada bau manis sikit. Kalau akak tak nak bau yang macam terlampau manis, akak boleh ambil floral yang creamy manis, ada feromon macam Suki. Okey, akak boleh ambil Suki. Tapi kalau akak suka bau yang lain daripada yang lain, akak boleh ambil Hikari yang botol warna merah. Okey, kotak kita sangat cantik, kotak kita sangat mega. Kotak kita siap ada monogram Nur lagi dekat tepi-tepi tu. Okey, kotak kita memang ada lekuk-lekuk stamp kat situ. Akak boleh tengok sangat-sangat unik, sangat-sangat eksklusif. Ya, dan beli 2 minyak wangi. Terima kasih. Kita punya perfume genderless. Bukan hanya untuk lelaki, bukan hanya untuk perempuan. Lelaki perempuan boleh pakai. Okey, tapi kalau akak tanya Ikmal, mana yang paling sesuai untuk lelaki? Hikari. Mana yang paling sesuai untuk perempuan? Suki. Tapi dua-dua lelaki perempuan boleh pakai. Okey? Wajib continue lip serum roll on dengan perfume. InsyaAllah Kak, insyaAllah. Tinggal 900 je lagi. Tinggal 900 je? Push. 989. Kita tinggal 10 minit saja lagi. Tinggal 989. Sikit lagi, weh.
Apa manis-manis tadi, Mal? Kalau beli 3 perfume, akak kat luar tadi tak dengar sangat. Okey, akak sepang. Kalau akak beli 3 perfume ataupun 3 item, akak akan dapat foto Kak Ikmal hari itulah. Itu saja manis-manisnya. Tapi random lah, random. Okey, cuma kita akan utamakan orang yang beli 3 pieces ataupun 3 barang. Tapi random tau Kak, bukan semua dapat tau. Ikmal cakap wawal. Tapi kalau akak beli perfume dekat belakang tu ada sign Ikmal dah. Kita dah isi sign kita kat belakang botol, okey? Alright. Lip korang minyak wangi tu memang dua-dua best. Lip sirup padu, Alhamdulillah. Kalau akak nak tahu, akak tengok saja dekat feedback. Akak tengok komen. Ramai sangat feedback kita. Alhamdulillah 100% memang positif. Okey, bau semua memang boleh diterima hidung. Diterima akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa ni, Hikari best sangat. Tahan lama bawa dia all sweet. Okey, kotak ketua dah eksklusif betul. Tapi akak tunggu. Keluaran berapa 3 hingga 4 bulan lagi, kotak kita lagi eksklusif. Botol kita sangat eksklusif. Memang custom made. Botol kita dah tak pakai stiker dah. Stiker apa benda dah tak pakai stiker dah Kak. Memang memang terus kat kita punya botol. Okey, ketua Lepas ni, bau perfume lain pula tau. Betul. Yang kita akan keluar dalam beberapa bulan akan datang ni, kita akan keluarkan bau baru. Okey, cuma Ikmal nak bagi tahu dan Ikmal nak tanya saja. Jason akak semua sambil-sambil akak check out tu kan. Akak sekarang ni lagi suka bau yang macam mana? Adakah akak suka bau yang ke arah contoh macam perfume, kalau perfume mahal dekat mall macam Jo Alip Melon, bau Alip La, Alip Bu ke? Akak suka macam bau macam mana? Okey, sebab kalau Jo Alip Melon ni memang orang-orang yang test T20 sangat suka bau dia. Okey. Bau fresh. Akak suka bau fresh Okey, maksudnya sebenarnya akak bau macam saya juga. Vanilla? Nak ada base vanilla? Macam tu? Betul, dia ada suka je sandalwood. Dia suka bau-bau macam tu. Dia suka macam bau jemlon. Fresh clean. Bau lembut fresh, insya-Allah. Okey, Ikmal nak cari yang betul-betul nak buat yang extract di parfum yang bau yang macam tu. Jadi ni Ikmal nak kadang-kadang nak tanya juga apa sebenarnya selera akak-akak semua sekarang yang akak suka pakai. Okey, sebab sekarang bau harum sunnah malam. Nak andal. Okey, bau je ada dedor. Dia nak bau dedor pun ada. Dedok, insya-Allah Ikmal try fikirkan. Kalau hin-hin ke arah. Boleh kita tak nak ikut diorang. Kita nak ada kita punya signature sendiri. Ya, kalau boleh lah kan. Macam tu. Tapi insya-Allah dia dah bagi kita benchmark. Maksudnya kita boleh alter bau tu. Betul-betul kita alter bau tu. Kekalkan tau Suki ketua, please. Boleh. InsyaAllah. Nanti Ikmal try meeting dulu. 952 weh. Ya Allah, sikit lagi 952. Sikit lagi. Tapi 10.23 dah. Tinggal 7 minit. 7 minit saja. Stok kita cuma ada 900 lebih saja lagi. Okey, kita nak habis 10. tak masa pun. Yes. Kita nak bagi orang restock. Betul? Ni kita tak sold out pun tak apa tau Kak. Ini sebab kita memang nak stock up untuk orang yang nak stock up sahaja. Ya, orang kehabisan stok sebab 3-4 bulan lagi baru nak keluar perfume. Jadinya kita nak bagi bau dululah. White mask. Nak bau combination Suki plus Hikari. Okey, dan check out 3 Hikari. Bau Woody and Amber. Jomal, Peony and Blush. Ketua, keluarkan produk baru before raya ya please. Maksudnya untuk produk raya ke? Akan nak produk raya ke? Tak apa, nanti keluarkan ketupat. Citrus. Ramai orang suka citrus Ex nihilo. Kemain kat Yojong kot. Ex nihilo lo. You know, nak body guidance putih. Kemain kat final datang guidance morning shake. Nak guidance. Softener. Okey, apa lagi tu? Hikari jangan stop, insya-Allah. Okey. Suka Amber Fresh Woody tapi ada Hikari jangan stop, insya-Allah Kak. Ikmal tak stop Code. Tak tahu lah. Tak payahlah kau tekan pula. What they scared? Minyak wangi bau rendang ketupat kalau edisi raya. Ya Allah. Ketupat rendang edisi raya. Apa lagi tu? Kenapa pre-order? Kita minta dengan TikTok nak pre-order tu sebab apa? Esok kita dah post stage. Cuma kalau kita tak isi pre-order tu, kalau JNT lambat scan, dia macam kita pula yang lambat hantar dekat dia nanti. Ataupun mana-mana courier lah.
Jadi ni kita nak selamatkan kita punya status tu, kita isi je pre-order tapi besok kita dah postage. Okay? Oh ya, sebab kan stok kan kita banyak parcel. Diorang tu banyak parcel. Kadang-kadang kita Dia orang terlupa, kadang dia terlepas pandang. Kita pula kena ikut rules. Kalau kita tak on time, kita pula kena macam tu. kita punya Nanya. Jadi macam hari tu yang Ikmal nak jual perfume tu tiba-tiba hilang beg kuning. Macam tu. 936 sahaja lagi tinggal dan kita berbaki 5 minit sahaja. Ya, 5 minit sahaja. 935 left. Kita tinggal 5 minit sahaja lagi. Okey, kepada akak-akak semua yang masih add to cart, akak boleh keluarkan daripada kad akak. Okey, sebab kita dah tinggal 5 minit saja lagi. 10.30. Okey, 10.30. Bergamot citrus ketua. Dia orang suka yang bau-bau macam akak arah-arah tu lah. Bau-bau clean. Bau-bau betul-betul clean dan fruity dan fresh. Bau woody. Okey, sampul raya tahun ni tak sempat kan? Tak sempat. Sebenarnya nak keluarkan sampul raya. Tapi insyaAllah tahun depan ni Kemal keluarkan baju kebaya lah. Okey? Kebaya ke barung ke kan. Bila Kemal keluarkan tu nanti Kemal jadi model dia. Kaki pula berbulu macam kambing. Sekejap. Body mist pun okey juga dek kalau nak call. Tapi tak, kita lavanya pun dah ada body mist. Macam tu kan. Ikmal untuk brand Ikmal ni satu je Ikmal tak nak. Ikmal tak nak ses brand orang. Sebab Ikmal tumpang seller center orang kan. Jadinya Ikmal keluarkan apa yang tak ada dekat seller center orang. Adik, tapi the best part is tunggu hujung bulan 9. Kenapa hujung bulan 9 ni? End of September ni been the best lah. Oh, ya. Itu. Itu sebab kena. Itu memang kena rebut lah. Betul. Betul. Yes. Bau tilia tak boleh. Bau tilia tu bau memang signature Kemal punya tilia tu. Tapi tu mahal kak. Untuk bau yang ada satu bau Kemal hantar, untuk nak dapatkan tu 6 bulan. Tak dapat lagi. Betul. Ada satu bau tu. Tak dapat lagi. Daripada Swiss. Betul. Daripada Swiss. Tak dapat lagi bau tu. Means like Ikmal minta apa yang Ikmal tu tak dapat lagi 6 bulan. Okay. Apa tu tak dengar hi. Perfume je lah. Okay. Okay. Akak, 27 lepas dia 9 teguk. 3 minit saja. 3 minit saja. Bau yang Harzan suka, bau suki. Okay. Yang air to cut boleh check out sekarang. Sebab habis daripada live ni, akak tengok nanti harga jadi berapa. Harga dia mungkin 300 rasa. 200 ke 300 macam itulah. Bau bunga rampai. Bau Hazan suka bau apa? Suki. Apa yang cakap tadi? Bau apa? Ya Allah. Kita tinggal 2 minit saja lagi. 2 minit. 915 sahaja. Ya, balance mal nak jual bila? Ikmal tak tahu lagi nak jual bila. Tapi kalau harga akan turun kalau Ikmal jual dalam live saja. Betul. Mungkin. Kalau Ikmal rajin Ikmal jual live santai ke dekat rumah. Kan bulan 9, awak tak ada keluar produk baru tau. Time tu mungkin awak santai-santai kat rumah. Oh, boleh juga. Bulan 9, Okay. bulan 8. Macam tu ya timing tu lah. Betul? Ikmal jual-jual santai-santai je lah kalau ada orang nak. Tapi itu Ikmal kena tanya bahagian 900 lah. Kita tinggal 2 minit sahaja lagi. 900. Ya Allah, Mem kat mana malam ni? Mem balik kampung. Dia balik Melaka ataupun balik Keluang? Malaka. Dia balik Melaka. Melaka ataupun balik Keluang dengan rakan-rakannya. Sambil-sambil nak tengok Mami Zewi dengan Uncle Sam. Okay? Tinggal 855 saja lagi. Okay. Akak, Ikmal memang tak ada sold out tau. Okay? Ini memang stok kat. Sebab tu Ikmal tak ada buat photoshoot. 1 minit je lagi. Ikmal tak ada buat photoshoot, Ikmal tak ada buat video shoot. Ikmal tak ada buat promo gila-gila pun. Sebab ini memang bau yang sama, cuma kita wajah beza saja. Itu saja. Bau memang sama. Bau sama tapi kita tambah extract. Ya, dia extract, dia parfum. Dia bukan EDP dah. Ingredient lagi power sikit. Ingredient. Macam mana? Ingredient. 888 lah. Wow, 888. Lepas lagi. Ketua bila nak balik Keluang? InsyaAllah lah bila dah ada peluang kita balik Keluang untuk mencari peluang untuk berjumpa Keluang. Yes. Ya. Nak ya. Lagi nak kalahkan sekalian. Okey, 1 minit sahaja lagi. 6 juta like. Ya Allah Kak, terima kasih. Ketua nanti jual yang selebihnya insya-Allah. Ada waktu free, Ikmal jual live santai Nanti awak nyanyi tu kan kalau awak rajin nak buka lah. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Akak tahu kan rajin saya tu macam mana kan? Rajin saya buat kuning kan? Okey.
Bawa terus keluang man. Ya, bawa. Okey, sekarang kita dah 10.5. Okey. So kita ada lebih kurang berbaki 881 lagi untuk kita punya perfume. Okey, insya-Allah. Okey, untuk akak yang dah beli, kita akan start postage besok. Sekarang pun kita dah print kita punya airway bill. Okey. Ima pun dah kerja part time kat situ dah. Apa-apa pun Kak, terima kasih untuk yang membeli pada malam ini. Pada malam ini? Kamera boleh belaut? Serabut tu. Kali ni kita pada malam ni. Ya, sambil-sambil tu kepada akak yang boleh check out lagi, akak boleh check out yang mana etokat tu, okey. Terima kasih kepada akak-akak yang dah membeli pada malam ni, dah beli lip serum, dah beli lip balm. Malam ni kemarin rasa sangat mega, live sangat-sangat santai. Kita tak ada, memang tak ada pressure. Cuma malam ni, terima kasih apa tu Kak Nanat, terima kasih. Malam ni dihimpunkan produk-produk Nur. Malam ni, ya Allah, thank you Kak. Ya Allah, dibagi apa dugong. Bukan Arnab, itu Syak. Banyak yang bagi gift, ya Allah. Malam ni berhimpunnya produk-produk Nur, lip balm. Tak sangka, akhirnya, ya, dalam diam dah. Siapa Kak Aquarina? Terima kasih Kak Aquarina, Kak Miko, thank you. Okay. Dia bagi bel terbang, Dik. Dia bagi balon terbang. Ya Allah, balon terbang. Siapa bagi lagi ni? Kak Ayum, Kak Mama Kit, thank you. Kak Camelia. Kak Ira. Ya Allah, Kak Firana, thank you. Rupanya dah, betul 3 produk saya Ya Allah, jatuh produk aku. Kak Sama daripada Singapura. Kak Pesona Suri, terima kasih. Kak Lala, thank you. Ian, thank you. Okay. Kenapa ada orang malu-malu? Ada orang malu-malu. Kenapa sebut nama orang tu ada orang malu? Tengku Aini, Kak Klisni, bye Bye Kak. Okey. Berhimpunnya produk-produk saya. Saya sangat bangga lah dah ada 3 produk. 3 dah. Kita starting bulan 7 7 ke 6? Kita starting bulan 6. Terima kasih Kak Maifah, thank you. Oh tak, betul. Alamak, I Wayu Suki. Hai kakak Joro, saya dah dapat. Ada bulan 6, Dek. Kita start bulan 6. Tapi Alhamdulillah ada 3 produk yang... Betul, Alhamdulillah. Dan terima kasih kak-kak semua. Alhamdulillah, banyak feedback yang positif. Ada feedback negatif, kita ambil untuk kita perbaiki lagi. Okey, tapi apa pun produk-produk ni berada di pasaran. Boleh kontak Lavanya. Okey, dan kemana sangat berterima kasihlah sebab akak-akak semua support produk-produk ni, beli dan menggunakan. Kalau ada siapa bagi tu Kak Nanat, terima kasih. Kalau ada apa-apa masalah daripada segi logistik, boleh saja kontak Hana. Okey? Boleh kontak Hana ataupun pihak Lavanya. Sebab saya ni tumpang saja sales center orang. InsyaAllah ada rezeki saya buat sales center sendiri pun tak apa, akak kontak juga Hana. Saya takut. Siapa ni? Kak Mitch. Ya Allah Kak Mitch. Kak Mitch, terima kasih. Ya Allah Kak Mitch. Bukan. Roket. Meroket ke bintang. Meroket ke bintang. Terima kasih Kak. Ya Allah, punya aku malam ni. Okey. Kau pegang kau tak adalah sebab kan aku nak rembat yang display. Kau tak boleh tunggu ke sampai ke rumah kau, Ma? Tak boleh. Harzan boleh je tunggu. Arzan lah sana. Aku nak kena buat dekat live aku. Nantilah. Nak-kenakan ni anak sapuan ni. Dia dah janji. Dia suka janji tak menepati. Tahu dia capatikan janji-janji. Kalau maksud tak apa dah capatikan. Kau kena Itulah, takkan mata tekan. Kau mata kalah kata malakan. Ya Allah. Kak, kita ni nak off dah ni. Okey. Sambil-sambil tu, dah 868 live. Okey. Kak, Ikmal off live dulu. InsyaAllah, ada rezeki, ada ruang nanti, ada masa. Bibir lawan. Pakai ni je. So insyaAllah ada masa, ada ruang. InsyaAllah dalam tahun depan Ikmal jual balik yang ni. ambil dah. Tak. Berapa banyak nak ambil tu? Tengok je. Ni ikut lain. Berapa banyak nak ambil tu? Okey Kak Semoga dimewahkan rezeki di pemuda segala urusan. Ada apa-apa masalah dari segi logistik, boleh kontak Hana. Okey, ataupun pihak Lavanya. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada Hana dan Kak Mira sendiri. So Ikmal, bukan. Hana, Kak Mira, maksud Iman, Nur, Aiman, Haziq dengan Haiza.
Yang baik daripada Allah. Kalau dia bully aku bully juga. Ha, yang baik datang daripada Allah dan yang baik lagi sikit daripada Ikmal insya-Allah. Okey? So, Ikmal undur diri dulu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Kak Ayu terima kasih. Kak Ayu terima kasih Kak Ayu. Ya Allah. Deka pun juga. Bukan. Dia memang ada. Okay. Okey. Dan yang bunga-bunga ni apa benda? Yang bunga Wasta. macam canggih kan? Sebab tu orang kata kalau masuk live Ikmal, macam-macam gift orang boleh tengok. Tak masalah, akak terus dia tengok. Sebab dia cantik, dia semua comel. Nampak? Kasih Macam-macam. kamu saya. Ya Allah. Ya Allah. Bunga tu bukan kau. Oh, ya, Kak. Ha. Ada bagi tangan, ada bagi tangan dia, patah kita terbang. Yes. Betul. Ada menari-nari. Together. Terima kasih Kak. Akak terima kasih semua. Good night. Akak semua tidur. Besok nak pergi kerja. Esok nak kerja kan? Hantar anak. Hari ni lah. Betul lah. Hari ni lah Isnin. Besok Selasa. Okay. Bye Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.